Pulau Mara, Labuan Ugi, Marinai Timur, Sungai Pinang. Lawan galak nak mande manangi, takana untuang jo bagian. Sungai Pinang na air dare hanyut la batang manulintang. Sungai Pinang na dunia nyokare sari la dagang na babalik pulang. Tanda-tandanya betul. Kadang-kadang di dua ko di seorang ke tengah laut tu ada. Di tengah wak kerja. Nya mailang. Mailang wak cara. Jadi wak fikir tali di mana nya nak kenai dah. Wak fikir wak lain. Baru fikir. Kau di pasaran biduk orang dalam rumah. Kami anti baskom. Kalau apa tu nama? Kami anti baskom. Lain ini. Bagan tu tak ada melanggar para pantangan tu banyak laut tu lah kebakurangan gini. Wah melanggar ni. Tapi kalau dah melanggar tu bisa. Balai nak babelok-belok balabu tantang di nan tanang. Nampai nak hati nak elok nanti dia darah ke sana. Batang kapeh nak muago sampiin pandan mabungo lain na lalape na sasak do sampi na mande badan na paguno lain. Sejarahnya itu tahu Pak. Sejarah pelaksanaan tulak balago sebelumnya bujang sebalik lah taknya. Alat dulu di siko tu. Siko lah dulu mana? Dari ayah angku bujang. Dari ayah angku. Ya. Dari angku bujang tu, lapis angku bujang kanak dia. Sejarah yo. Dah dulu angku bujang ko nak ketik-ketik. Nak sekolah lah tu doh. Tapi tak ada tarang. Inilah nak wahyu tu tiba ke dia. Menarangan kepada dia. Kalau dia tu kalau kena ketik-ketiknya dukung dia agak awak betul dukung dia kapi. Solap bisa untuk ubek. Nyo randam. Balari orang minta baju yang balatah tu. Kadang-kadang ada ketik begitu tahu. Hanya ambil sawai tu nyo randam mana begitu mah. Nya terang kepading. Itu bang kebujang ketik dulu nak. Basandang lu siko dulu dia dapat dia ayah awak tu. Tapi bako harus melakukan tulak bala. Kalau mau tulak bala, bako harus awak melakukan itu Kalau inyo diharuskan inyo ala tabik kaduha masyarakat atau memang ke sawah. Jadi ke lautan lah menginau. Sawah lah dia mancik kami tahu, digunting. Jadi itulah diimbau orang Kubujang. Boleh tak ada orang ngecek mangga engkau nang-nang engkau kecek nang-nang. Ayo, apa dah rubek kecil dah. Jadi awak nak mangkar dia oleh. Penang kau sakit hati dia nang lagi.
ndak ada urusan ada kau urusan dengan mah. Ban ada urusannya debat dah wak. Hapon kau ubek kau, kayu kau ubek je. Anjing lah misal itu dah wak. Kayu kau ubek sedang wang di mana dia duit ang kau. Siapa jadi nang? Saya awak ngecek dah kata. Pada mengecek tu macam gemuk batu. Oh lama-lama awak dulu awak kau. Ni pandai awak ah. Atau faham awak seorang awak nak. Apa aman itu dah nak ubek dah macam ubek nanti biduang tu. Tapi kau yang itu kau tanya tolong ubek biduang kau besok tolong perasanan. Alah dia hati yang benar. Yang itu dah awak menjawab. Lain nak ada ipet kena lain. Dia mereka sasaran den. Nyo nama ubek ko nama lakuan nak kami sama selalu ngasuk. Kalau bahasa selalu ngasuk. Ndak koko minta kami kepada Tuhan. Tuhanlah kami tahu. Kami sebagai seorang ngasuk. Kalau ndak diambil api kau mungkin ndak duit tu. Itu sebagai seorang ngasuk awak. Cara meyakinkan orang tu supaya yakin ya Manso. Nanti tu nan bisanya yakin tu Ayo nak lebih bisa dah buat meyakinkan orang tu. Sebab itu orang tu lah banyak yang pandai kini orang, lah banyak yang santiang. Tapi kau disasak nak kau tupik dah buat kau tupik banyak yang kosong. Nak berisi kau kadang-kadang lagi. Itu nak banyakkan kini. Nama lah kata nenek awak dulu mah. Jangan gentar, jangan lemah. Itu katanya. Tabu melipat awak, kena diri awak. Itu dia liau. Bahawa ketika awak mau baik tau. Mau baik menerima perasaan. Ayo, tabu melipat awak. Kalau pantangan secara aturan di dalam alam nagariku apapun anda boleh dilakukan di masyarakat. Nang pantang. Nang kedua Jumat boleh. Nang ketiga kanai bukit ndak boleh awak mencampak lauk di hutan, di pantai. Kadang-kadang mereka ada mangka kau anak-anak tu nyogayung abis kau mengai. Ada mailatnya ke bukitan. Mangino le agak 3 bulan atau seminggu. Seminggu tu lah capek nama 3 bulan. Kalau hari Jumat orang masih memukik? Hari Jumat orang memukik tu dan ni awak dulu nak boleh dah. Tapi orang kini langgar peraturan. Tu payah awak. Kadang-kadang malam mengisah bagai. Kadang-kadang sudah Jumat tu memukik. Kalau menurut nenek dulu kalau memukik hari Jumat tu apa cara tu Pak? Tak boleh dia dah. Tak boleh nenek. Apa efek besok tiba? Yo efek besok tu bukitan panas. Panas. Yo kalau mukik malam tu awak bukitan panas besok siang. Yo nak ada balauk tu. Betul ya. Pamoy kanai awak lauk siang hari tu kanai badar siang hari. Pagi tadi. Mungkin lah malam mereka. Besok lah pun mah. Agak kurang lah kontak kan bukit Pak. Itu penyebab itu penyebab ya. Kurang memukik hari Jumat ya Pak ya. Dahulu hari Jumat orang memukik tu badan do mah. Ini sakawan simen. Itu dulu badan do. Tapi kini kau kan tak nak kini langsung hanya itu nyelanggar peraturan. Ada awak nak ada tanggung lah dinyo. Kalau secara lawi apa ada bisa ndak manano-nando masuk lawi ko barisi lawu atau ndak atau ba? Atau nyo sadang sakit lautan tu? Bukit tanah awak kama ising. Cirah di ulu air. Tu berbunyi apa? Itu. Ni karang putih tu siamang. Kamu bunyi siamang tu, karang putih. Tu tanda kanai bukit. Tu tanda-tanda orang dak belum. Sirah dulu air bantuk darah yo. Tu kanai bukit mai. Tu nyo membuih lawitan tu. Tu tanda apa ya tu? Kanai yo bukit. Tu tanda-tanda orang dulu. Pikir ni kau nak jalih orang sini tertandui tu. Awak saja nak buka nak lamunya. Bangun pangandang nak muko. Elok kalau nak Sungai Pinang batantang ruang no manuto. Saja indah nak babungotan duang ngacuk berdarai bunga lado. Saja paningga nak mandekan duang ngacuk berdarai mande ayi mato na. Sapu tangan nak Ada nama Sembriadi ya panggilan Tando.
nama gala Lelo Mahadirajo. Yo sebagai nelayan termasuk pawang. Ceritanya awalnya pertama awak ke menangkap ikan tu. Cuman dicukupi syarat-syarat. Cara menangkap ikan pertama syaratnya dibuat sajian istilahnya mempurasanan sampan je Phuket. Yang pertama. Itu biasanya kalau kita menangkap ikan membuat syarat-syarat untuk menangkap ikan, tu beliau itulah nama menyampaikan, nama membuat, nama masang. Tadinya lah dipasang. Cuman nanti awak kini sebagai pawang anggota dicukuian. Anggota ya, Bang. Ya, anggota untuk memasang Phuket tetapi ke tengah. Jadi kalau lah cukui anggota, barulah kita badayu yang ke tengah lah. Oh ya kalau pantang-pantangnya banyak apa tu Pak? Berjalan tu yang pertama menyorong tadi. Menyorong tadi tidak boleh mampih-hampih penimbo. Tak boleh mampih-hampih. Tak. Yang kedua penimbo tu diletakkan tidak boleh menungkui, harus menilantang. Harus menilantang. Ya. Yang ketiga kau ada orang lewat waktu kita menyorong tu tak boleh dah. Tapi kalau ingin lewat je orang daripada dia orang tu lewat dulu. Tapi kalau orang tu nak nio? Nak nio di berang awak nio. Apa cara berangnya? Nyo nak gigih je. Nak gigihnya, dia bacari je. Anak setan je aja. Itu cari je ya. Kalau manto-mantonya tu mencari istilahnya pemakaian awak masing-masing. Nama rambut sama hitam apa napek tentu boleh lain. Walaupun kita kok sama saling ke negari tentu berbeda-beda. Cuman mantonya kalau tiba pribadi awak ini menurut pendapat awak mantonya ada istilahnya kata menyarah. Kata menyarah. Iya, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Barakat alim je palito, barakat Makkah je Madinah, barakat surga Kabatullah. Barakat kebesaran doa guru-guru aku kepada aku. Maka buahkan jualah permintaan aku kepada Allah. Minta awak, minta rezeki ikan tu kan naik. Diniatan dia tu. Baru dipasang. Oh, baru dipasang. Ya nan napo tadi ya nan cikang yang nama elangan Phuket tadi. Tetap kalau nyo Phuket nyo tu ndak kanai awak lah sayo sakato rezeki ndak ada dah. Awak lah sayo sakato. Phuket barasih sampan barasih itu dibuat sajiannya tau. Dibuat perasaan tau untuk memanggilkan tadi. Meminta kangku tadi. Ya, meminta kangku tadi, kangku monsukilis tadi kan betul. Beliau lah nama buat sesajian. Berarti beliau nama nulak ko ada bala-bala. Ya ko ada bala-bala lain dia nama nulak. Sesajian tu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Itu mewarisi. Oh, berarti lah turun temurun. Turun menurun. Berarti abang sebagai generasi nama masih percaya dengan hal kayak itu? Masih percaya lah. Waris nama jawab pusaka Batarimo. Masih percaya tau. Kalau masalah percaya hal-hal nama itu tu isi tu kan sifatnya gaib. Tentu kita istilahnya mengenai je menurut rukun agama Islam, mengenai je ke rukun iman. Kan percaya kita kena gaib. Jadi itu tu melakukan itu tu dengan gaib. Bukan kita masuk ke alam gaib, tapi kita melakukan dengan gaib, tetapi kita tu meminta juga karena satu. Bukan nan gaib tu bagi rezeki, tapi nan satu yang bagi rezeki. Kita kan berusaha. Kata orang pantai tu syarat namanya. Sapu tangan nak basudui ampe ubang agih nak bungot palatai. Luko tangan mande nak buli diubek, luko hati mande di bawah sansai. Nak kandu. Berarti proses itu dimulai dari pagi itu atau siang Pak? Kundak sanjo. Sudah saya maghrib. Aku pagi itu sehari waktunya. Cuma sanjo sudah saya maghrib. Itu mulai pempasan waktunya. Jadi alat-alat menyonan kapak pun tadi itu cikumpai, cikawa sedingin, ampe. Ada macam-macam limau bagai itu. Iya, limau 3 buah. Kalau lebih duk kok pernah nyebutnya membuat perasaan itu namanya itu tergantung dari awak membuat perasaan biduk seorang awak. Jadi kalau menurut video sampan awak bisa risau, dia harus dibuat perasaan semalam tersanjur beko atau sudah masa maghrib langsung awak menyerahkan sekali ke video tu.
Kadang-kadangnya limau tu maduk ke matahari 3 kan. Tu dia ambil tu. Ya. Dia ambil 3 pokok dia baru dia jo apa lain. Jo pinggang putih. Disai. Disai. Ya. Disai tentu sinannya sakit nak sakit kan itu biduk. Kau biduk sampan kau kan. Astaghfirullahaladzim. Coba astagfirullah. Allah. Engkau disuruh perasan aku astagfirullah la ilaha illallah engkau disuruh serayu bismillahirrahmanirrahim engkau disuruh serayu mencari kesempan aku ya Allah nyata ni engkau. Sakit engkau. Kalau limau tu kalau dia dilihat dia awak tu, abah adanya kau. Baru disasian di sini tu. Kalau tentunya sakit, kadang-kadang limau tu tandanya sakit, tidak memanam, tidak mampu menggalak yang kedua. Kalau enggak tu biasa tu bala tu. Bala ya. Cemil apa? Ini lah abah di apa dulu, di perjanjian awak dulu kan itu. Engkau disuruh saya. Kau untuk umbek perasan lah. Dia kemanyam itu nak. Aisyah nama Yang pertama dia apa tu rabating kan itu. Engkau disuruh saya. Tapi kau nak nama engkau suruh saya tu engkau makan kutuk Quran 30 juz. Jatuh dia pucuk di bawah tak bawah. Tengah lagi kumbang. Ya rahmat manawati malam kulit serangan salah tajam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengetahui kematian aku seperti itu tadi aku mencari kata nurbillah bangunlah engkau engkau makamkan engkau disuruh saya mau sampan kami terus sampan undangan doa. Beko apa yakin? Beko dia apa sekarang ada jago lo. Yo dijago lo jaga dia cek lain. Nur Bibah. Itu. Engkau disuruh saya. Kalau sakit engkau aku pubek engkau pembangunan ni. Astagfirullah engkau ini kan ada sakit begitu. Bukit itu tidak melawan atau hidup anak melawan kan. Kadang-kadang ini tu puni bertiga. Di ujung dan di tengah atau di belakang. Di tengah kau sakit itu kecil ni muka. Ini tiga sejalan tadi saya pilih kalau pantang kalau sudah malapai perasan tu dia dibiduk sampang kisawak. Nampak tamu tak boleh orang melintih di muka awak ke menyawang. Nang kedua tak boleh duduk awak di biduk tu awak ke menyawang. Itu pantangannya. Kalau mau nyawang saja. Pamanya betul kan ada si kisah sudah berubah kan. Sudah berubah tu dia suruh tiba hari besok. Tu kali tulak lah balik keluar awak ke bawah balik ke bawah macam dia kata balik. Tu nak elok tu. Kalau anda ada laut tahui. Malidik tahui. Tak boleh dia elok surit selo ke mengkot tu boleh lah. Kan tu payah awak sudah berubah tu kisah tak boleh awak ambil lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bangunlah engkau nama engkau makan Tuhan dipuji. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jagolah engkau. Engkau disuruh. Dia makan engkau kepada aku. Harapan mama ke generasi muda. Aka kana muda lagian. Jangan awak nan tua dia awak, kan tua dia awak tu nya kemating. Ba ko lai bisa ko ditunggu engka nak kemanakan ko urang orang bantu lain. Ale ba paham nya syukur alhamdulillah mah. Kalau nak doyan nio bale. Nak doyan nio na lain lagian. Tapi nyo nio anak cucu awak do cayo dah dan. Awak aku ndak lama di dunia awak mengantau. Sama awak pergi merantau ke Jakarta tu nak balik awak dia ke kampung awak. Sama gitu awak. Anak kadi bawa awak nanti ya. Tu pengalaman. Pengalaman tu nama. Di nanti tagah ke jon suruh nak tahu. Disuruh ke jo awak tahu nak tahu. Sembayang awak, tu solat, kami tu. Puasa awak. Baru itu awak mamak lah ketua tu. Itu tungguan awak kena nasi muda lah. Lah dia tanya kan cucu tabuan marifat tabuan tikat. Tu dah awaknya. Karena lah tanganlah ucapkan dulu. Pulau Mara, Labuan Ugi, mari naiki Sungai Pinang. Lawan galak nak mande menangi, takkan untuang jo bagian. Sungai Pinang na air dari hanyut la batang manulintang. Sungai Pinang na dunia nyo kare sari la dagang na babalik pulang. Pulau Mara, Labuan Ugi, mari naiki Sungai Pinang. Lawan galak nak mande menangi, takkan untuang jo bagian. Sungai Pinang na air dari hanyut la batang manulintang. Sungai Pinang na dunia nyo kare sari la dagang na babalik pulang. Tanda-tandanya betul. Kadang-kadang di dua ko di seorang ke tengah laut tu ada. Di tengah awak kerja. Nya mailang. Mailang cara we. Jadi awak fikir tali di mana nya nak kenai dah. Awak fikir awak lain. Baru fikir. Kau di pasaran hidup orang dalam kau. Kami anti baskom. Kalau apa tu nama? Kami anti baskom. Lain ini pun. Bagan tu tidak ada melanggar para pantangan tu banyak.
laut tu lah berkurang gini. Buat melanggar ni. Tapi kalau dah melanggar tu bisa. Balai nak babelok-belok balabu tantang di nan tanang. Nampai nak hati nak elok nanti dia darah ke sana. Watang kapeh nak mengago sampi pandan mabungo lain na lalape nak sasak do sampi nama de badan nak paguno lain. Sejarahnya itu tahu Pak. Sejarah pelaksanaan tulak balago sebelumnya hujan sebalik lah. Alat dulu di siko atau Siko lah dua mana? Dari ayah angku bujang. dari yang Ya. Dari angku bujang tahu. Lapeh kan angku bujang kanak dia. sejarah yo. Dahulu angku bujang kau nak ke ketik-ketik. Nak sekolah lah tu doh. Tapi tak lo tarang. Inilah nak wahyu tu tiba ke dia. Menarangan kepada dia. Kalau dia tu kalau kena ketik-ketik ni dukung dia agak awak betul dukung dia kapi. So lap bisa untuk ubek. Nyo randam. Balari orang minta baju yang belatah tu. Kadang-kadang kan ada sakit ketik begitu tahu. Hanya ambil sawai tu nyo randam mana begitu mah. Nya terang kepading. Cik tu bang kebujang ketik dulu nak. Basandang lu siko dulu dia pak dia ayah awak tu. Tapi bako harus melakukan tulak bala, Pak. Kalau mau tulak bala, Bako harus awak melakukan itu. kalau inyo diharuskan, inyo adalah indak tabik kaduha masyarakat atau memang ke sawah. Jadi ke lautan lah menginau. Sawah lah dia mancik kami tahu, digunting. Jadi itulah diimbau orang Kubujang. Boleh tak ada orang ngecek mangga engkung ni onde engkung kecek nang mudo-mudo. Ayo, apa dah rubek kecil dah. Jadi awak nak mangkar dia oleh. Penang kadang kau sakit hati dia nang lagi. Ndak ada usaha ada kau usaha ngoma. Ban ada usahanya nya debat dah awak. Apa kau rubek kau? Kayu kau rubek je. Anjing lah misal itu dah awak. Kayu dah rubek sedang wang di mana dia duit kau. Siapa jadi nang? Saya awak ngecek dah kata. Pada mengecek tu macam gemuk batu. Lama-lama awak dulu awak kau. Ni pandai awak ama. Atau faham awak seorang awak nak. Apa ama itu dah nak ubek dah macam. Ubek nanti bituang tu. Tapi kau yang itu ku tanya, tolong ubek bituang kau bisa tolong perasanan. Alah dia hati yang benar. Yang itu dah awak menjawab. Lain nak ada ipetnya kena lain. Dia mereka salahan den. Inyo nama ubek ko nama lakuan nak kami sama selalu masuk. Kalau bahasa lu masuk, ndak koko minta kami kepada Tuhan. Tuhanlah kami tahu. Kami sebagai seorang masuk. Kalau ndak diambil api kau, mungkin ndak duit tu. Itu sebagai seorang masuk awak. Cara meyakinkan orang tu supaya yakin ya Manso. Nanti tu nan bisanya yakin tu Ayo nak lebih bisa dapat meyakinkan orang tu. Sebab itu orang tu lah banyak yang pandai gini, lah banyak yang santiang. Tapi kau disasak nak tupi dah awak, kau tupi banyak yang kosong. Tidak berisi kau kadang-kadang lagi. Itu nak banyakkan gini. Nama lah kata ini awak dulu mah. Jangan gentar, jangan lemah. Itu katanya. Tabu melipat awak, kena diri awak. Itu dia. Bahawa ketika awak mau bek tau, mau bek menerima perasaan, ayo, tak boleh melipat awak. Kalau pantangan secara aturan di dalam alam nagariku, apapun yang tak boleh dilakukan di masyarakat. Pantang.
Nang kedua Jumat boleh. Nang ketiga kanai Phuket ndak boleh awak mencampak laut di hutan, di pantai. Kadang-kadang mereka ada mangka ko anak-anak tu nyogayung abos ko magai. Adi mailatnya ke Phuketan. Betul. Mangino le agak 3 bulan atau seminggu. Seminggu tu lah capek nama 3 bulan. Kalau hari Jumat orang masih memukik. Hari Jumat orang mukik tu dan ni awak dulu nak boleh dah. Tapi orang kini langgar peraturan. Tu payah awak. Kadangnya malam mengisah bagai. Kadang-kadangnya sudah Jumat tu mukik. Kalau menurut Nini dulu kalau memukik hari Jumat tu apa cara tu Pak? Tak boleh dia dah. Tak boleh ni. Apa efek besok tiba? Yo efek besok tu Phuketan panas. Panas. Yo kalau mukik malam tu awak Phuketan panas besok siang. Yo nak ada balaut dah. Oh betul ya. Pamoi kanai awak laut siang hari tu kanai badar siang hari. Pagi tadi. Mungkin lah malam mereka. Besok lah pun agak kurang lah kontak kan Phuket awak. Oh itu penyebab itu penyebab ya. Orang memukik hari Jumat ya Pak ya. Dahulu hari Jumat orang memukik tu badando ini sakawan simen. Itu dulu badando. Tapi kini kau kan tak nak kini langsung hanya itu nyelanggar peraturan. Ada awak nak ada tanggung lah dinyo. Kalau secara lawi apa ada bisa ndak manano-nando masuk lawi ko barisi lawu atau ndak atau Pak? Atau nyo sadang sakit lautan tu? Phuketan awak kama ising. Cirah di ulu air. Tu berbunyi apa? Itu. Ni karang putih tu siamang. Kamu bunyi siamang tu, kerang putih. Tu tanda kanai Phuket. Tu tanda-tanda orang dak belum. Sirah dulu air bantuk darah yo. Tu kanai Phuket mai. Tu nyo membuih lawitan tu. Tu tanda apa ya tu? Kanai yo Phuket. Tu tanda-tanda orang dulu. Pikir ni ko nak jalih orang sini tandoi tu. Awak saja nak buka nak lamonyo. Bangun pangandang nak muko. Elok kalau nak Sungai Pinang batantang ruang doman itu. Saja indah nak babungotan duang ngacuk berdarai bunga lado. Saja paningga nak mandekan duang ngacuk berdarai mande ayi mato nak. Sapu tangan nak bantu. Ada nama Sembriadi panggilan Tando. Nama gala Lelo Mahadirajo. Ia sebagai nelayan termasuk pawang. Ceritanya awalnya pertama awak ke menangkap ikan tu. Cuman dicukupian syarat-syarat. Cara menangkap ikan pertama syaratnya dibuat sajian. Sajian istilahnya mempurasanan sampan je Phuket. Yang pertama. Itu biasanya kalau kita menangkap ikan membuat syarat-syarat untuk menangkap ikan, tu beliau itulah nama menyampaikan, nama membuat, nama masang. Tadinya lah dipasang. Cuman nanti awak kini sebagai pawang anggota di cukuyan. Anggota ya Bang. Ya, anggota untuk memasang Phuket tetapi ke tengah. Jadi kalau lah cukui anggota, barulah kita balayu ke tengah lagi. Ya kalau pantang-pantangnya banyak apa tu Pak? Berjalan tu yang pertama menyorong tadi. Menyorong tadi tidak boleh mampih-hampih penimbo. Tak boleh mampih-hampih. Tak. Yang kedua penimbo tu diletakkan tidak boleh menungkui. Harus menilantang. Harus menilantang. Ya. Yang ketiga kau ada orang lewat waktu kita menyorong tu tak boleh dah. Tapi kalau ingin lewat je orang daripada dia orang tu lewat dulu. Tapi kalau orang tu nak nio, nak nio di berang awak dia nio. apa cara berangnya? Nyo ndak gigih jo. Nak gigihnya, dia bacari je anak setan je aja. Itu cari je ya. Kalau manto-mantonya tu mencari istilahnya pemakaian awak masing-masing. Nama rambut sama hitam apa napek tentu boleh lain. Walaupun kita kok sama saling ke negari tentu berbeda-beda. Cuman mantonya kalau tiba pribadi awak ini menurut pendapat awak mantonya ada istilahnya kata menyarah. Kata menyarah. Iya, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Barakat alim je palito, barakat Makkah je Madinah, barakat surga kabatullah. Barakat kebesaran doa guru-guru aku kepada aku, maka buahkan jualah permintaan aku kepada Allah.
minta awak, minta rezeki ikan tu kan naik. Diniatkan dia ti, baru dipasang. Oh, baru di. Yo nan napo tadi ya nan cikang yang namu elangan pukek tadi. Tetap kalau nyo pukeknya tu ndak kan naik awak lah sayo sakato rezeki ndak ada dah. Awak lah sayo sakato. Pukek barasih, sampan barasih itu dibuat sajian ya tau. Dibuat perasaan tau untuk memanggilkan tadi. Meminta kangku tadi. Ya, meminta kangku tadi, kangku monsukilis tadi kan betul. Beliau lah nama buat sesajian. Berarti beliau nama nulak ko ada bala-bala. Ya, kok ada bala-bala lain dia nama nulak. Sesajian tu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Itu mewarisi. Oh, berarti lah turun temurun. Turun menurun. Berarti abang sebagai generasi nama iya. Masih percaya dengan hal kayak itu? Masih percaya lah waris nama jawab pusakun Batarimo. Masih percaya tau. Ya. Kalau masalah percaya hal-hal nama itu tu isi tu kan sifatnya gaib. Iya. Tentu kita istilahnya mengenai jo menurut rukun agama Islam, mengenai jo rukun iman. Iya. Kan percaya kita kena gaib. Jadi itu tu melakukan itu tu dengan gaib. Bukan kita masuk ke alam gaib, tapi kita melakukan dengan gaib, tetapi kita tu meminta juga karena satu. Bukan nan gaib tu bagi rezeki, tapi nan satu yang bagi rezeki. Kita kan berusaha. Kata orang pantai tu syarat namanya. Sapu tangan nak bersudui ampe ubang agih nak bungot palatai. Luko tangan mande nak buli diubek, luko hati mande di bawah sansai. Nak kandu. Berarti proses itu dimulai dari pagi itu atau siang, Pak? Kundak sanjo. Sudah saya maghrib. Ya. Aku pagi itu sehari waktunya. Cuma sanjo sudah saya maghrib. Itu mulai pempasan waktunya. Jadi alat-alat nyonan kapal pun tadi itu cikumpai, Cikawa sedingin, ampe. Ada macam-macam limau bagai itu. Iya, limau 3 buah. Kalau lebih duk kau pernah nyebutnya membuat perasaan itu namanya itu tergantung dari awak membuat perasaan bidua seorang awak. Jadi kalau menurut video sampai nak bisik kisah awak, dia harus dibuat perasaan semalam tersanjur beko atau sudah masa maghrib. Langsung awak menyerahkan sekali ke video tu. Kadang-kadangnya limau tu maduk ke matahari 3 kan. Tu dia ambil tu. Ya. Dia ambil 3 kau dia baru dia jo apa lain. Jo pinggang putih. Disai. Ya. Disai tentu sinannya sakit nak sakit kan itu biduk. Kau biduk sampan kau kan. Astagfirullahaladzim. Coba astagfirullahaladzim. Allah. Engkau disuruh perasaan aku astagfirullah la ilaha illallah engkau disuruh serayu bismillahirrahmanirrahim engkau disuruh serayu mencari kesempan aku ya Allah nyata engkau. Sakit engkau. Kalau limau tu kalau dia dilihat dia awak tu, abah adanya kau. Baru disaksian di sini tu. Kalau tantunya sakit, kadang-kadang limau tu tandanya sakit, tidak memanam, tidak mampu menggalak yang kedua. Kalau enggak yang tu biasa tu bala tu. Bala ya. Bismillah.
Ini lah di apa dulu, di perjanjian awak dulu kan itu. Engkau disuruh saya. Kau untuk umbek perasan lah. Dia macam itu nak. Saya mau Yang pertama dia apa tu rabating kan itu. Engkau disuruh saya. Tapi kalau nak nama engkau saya tu engkau makan kutuk Quran 30 juz. Jatuh dia pucuk di bawah tak bergerak. Tengah lagi kumbang. Ya rahmat Allah kulit serang salah hantar jam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengetahui kematian aku seperti tadi aku mencari kata nur billah bangunlah engkau engkau makan engkau disuruh saya mau sampan kami terus sampan undangan tu Beku apa yakin? Beku dia apa sekarang ada jago lo. Yo di jago lo dia kaji cek lain. Nur bibah. Itu. Engkau disuruh saya. Kalau sakit engkau aku pubek engkau pembangunan ni. Siapa dia engkau ini kan ada sakit begitu. Pukit itu tidak melawan atau video anak melawan kan. Kadang-kadang ini tu puni bertiga. Di ujung dan di tengah atau di belakang. Di tengah pun sakit itu kecil ni muka. Ini tiga sejalan tadi saya pilih kalau pantang kalau sudah malapai pasan tu dia dibiduk sampang kisawak. Nampak tamu tak boleh orang melintih di muka awak ke menyawang. Yang kedua tak boleh duduk awak di biduk tu awak ke menyawang. Itu pantangannya. Kalau mau nyawang saja. Pamanya betul kan ada si kisah sudah berubah kan. Sudah berubah tu dia suruh tiba hari besok. Tu kali tulak lah balik keluar awak ke bawah balik ke bawah mati dulu kata balik. Tu nak elok tu. Kalau anda ada laut tahui. Malidik tahui. Tak boleh dia elok surit selo ke mengkot tu boleh lah. Kan tu payah awak sudah berubah tu kisah tak boleh awak apa tu langsung tak ada ambil-ambil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bangunlah engkau makan teman tu puji. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jagolah engkau. Engkau disuruh. Dia makan engkau kepada aku. Harapan mama ke generasi muda. Kena muda lagi kan. Jangan awak nan tua dia awak. Kan tua dia awak tu yang kemating. Kau lah bisa kau ditunggu engkau nak kemanakan kau orang bantu lain. Ada pahamnya syukur alhamdulillah. Kalau nak doyan nio balik. Nak doyan nio nak lain lagi kan.
Tapi nyo anak cucu awak ada percaya lah dan. Awak aku tidak lama di dunia dah. Awak merantau. Sama awak pergi merantau ke Jakarta tu nak balik awak dia ke kampung awak. Nah sama gitu awak. Anak kadi bawa awak nanti ya. Itu pengalaman. Pengalaman tu nama. Di nanti tagah kajian suruh nak tahu. Disuruh kajian awak tahu nak tahu. Sembayang awak, tu solat, kami tu. Puasa awak. Baru itu awak mamak lah ketua tu. Itu tungguan awak kena nasi muda lah. Lah dia tanya kan cucu tabun marifat tabun etikat. Tu dah awaknya. Karena lah tanganlah ucapkan dulu. Pulau Marak, Labuan Ugi, mari naik timur Sungai Pinang. Lawan galak nak mande menangi, takkan untuang jo bagian. Sungai Pinang na air dari hanyut lah batang manulintang. Sungai Pinang nak dunia nyokare sari lah dagang nak babalik pulang. Pulau Marak, Labuan Ugi, mari naik timur Sungai Pinang. Lawan galak nak mande menangi, takkan untuang jo bagian. Sungai Pinang na air dari hanyut lah batang manulintang. Sungai Pinang nak dunia nyokare sari lah dagang nak babalik pulang. Tanda-tandanya betul. Kadang-kadang di dua aku di seorang ke tengah laut tu ada. Di tengah awak kerja. Nya mailang. Mailang cara we. Jadi awak fikir tali di mana nya nak kenai dah. Awak fikir awak lain. Baru fikir. Kau di pasaran bidu orang dalam kau. Kami anti baskom. Kalau apa tu nama? Kami anti baskom. Lain ini bu. Bagan tu tak ada melanggar para pantangan tu manyo laut tu lah kebekurangan gini. Wah melanggar ni. Tapi kalau dah melanggar tu bisa. Balai nak babelok-belok balabu tantang di nan tanang. Nampai nak hati nak elok nantinya darah ke sana. Batang kapeh nak muago sampiin pandan mabungo lain na lalape na sasak do sampi na mande badan na paguno lain. Sejarahnya itu tuh, sejarah pelaksanaan tulak balago sebelum hujan sebalik lah. Alat dulu di siko tu. Siko lah dulu mana? Dari ayah angku bujang. Dari ayah angku. Ya. Dari ayah angku bujang tu, lapeh angku bujang kanak dia. Sejarah yo. Dahulu angku bujang ko nak ketik-ketik. Nak sekolah lah tu doh. Tapi tak lo tarang. Inilah nak wahyu tu tiba ke dia. Menarangan kepada dia. Kalau dia tu kalau kena ketik-ketiknya dukung daya gaya awak betul
dukung ni kapi. Solap bisa untuk ubek. Nyo randam. Balari orang minta baju baju yang balatah tu. Kadang-kadang ada sakit TF kata tu. Hanya ambil sawai tu nyo randam mana begitu mah. Nyo terang ke padi. Cik tu bang kebujang ketek dulu nak. Basandang lu siko dulu dia pak dia ayah awak tu. Tapi bako harus melakukan tulak bala, Pak. Kalau mau tulak bala, bako harus awak melakukan itu. Kalau inyo diharuskan, inyo adalah indak tabik kaduha masyarakat atau memang ke sawah. Jadi ke lawitan lah menginau. Sawah lah dia mancik kami tahu, digunting. Jadi itulah diimbau orang kebujang. Boleh tak ada orang ngecek mangga engkung ni onde engkung kecek nang mudo-mudo. Ayo, apa dah rubek kecek dah. Jadi awak nak mangka dia oleh. Penang kadang kau sakit hati dia nang lagi. Ndak ada usaha ada kau usaha ngoma. Ban ada usaha nya debat dah awak. Apa kau rubek kau? Kayu kau rubek je. Anjing lah misal itu awak. Kayu rubek sedang wang di mana dia duit kau. Siapa jadi nang? Saya awak ngecek dah kata. Pada mengecek tu macam gemuk batu. Lama-lama awak yang dulu awak kau. Ni pandai awak mah. Atau faham awak seorang awak nak. Apa amal itu dah nak ubek dah macam. Ubek nanti ke bituang tu. Tapi kau yang itu ku tanya, tolong ubek ni bituang ku. Bisa tolong perasanan. Allah dia hati yang benar. Yang itu awak menjawab. Lain nak ada ipetnya kena lain. Dia mereka sasaran den. Nyo nama ubek ko nama lakuan nak kami semua selalu masuk. Kalau bahasa selalu masuk. Ndak koko minta kami kepada Tuhan. Tuhan Allah kami tahu. Kami sebagai seorang masuk. Kalau ndak diambil api kau mungkin ndak duit tu. Itu sebagai seorang masuk awak. Cara meyakinan orang tu supaya yakin ya Mansur. Nanti tu nan bisa nyo yakin tu Ayo nak lebih bisa dah buat meyakinan orang tu. Sebab itu orang tu lah banyak yang pandai gini orang, lah banyak yang santiang. Tapi kau disasak nak ke tupik dah buat aku, tupik banyak yang kosong. Tidak berisi kau kadang-kadang lagi. Itu nak banyakkan gini. Nama lah kata nenek awak dulu mah. Jangan gentar, jangan lemah. Itu katanya. Tabu melipat awak, kena diri awak. Itu dia. Bahawa ketika awak mau baik tau. Mau baik menerima perasaan. Ayo. Tabu melipat awak. Kalau pantangan secara aturan di dalam alam nagariku apapun anda boleh dilakukan di masyarakat. Nang pantang. Nang kedua Jumat boleh. Nang ketiga kanai pukit. Tak boleh awak mencampak lauk di hutan, di pantai. Kadang-kadang mereka ada mangka kau anak-anak tu. Nyo gayung abos kau magai. Ada mailatnya ke pukitan. Mangino le agak 3 bulan atau seminggu. Seminggu tu lah capek nama 3 bulan. Kalau hari Jumat orang masih memukik? Hari Jumat orang memukik tu dan ni awak dulu nak boleh dah. Tapi orang kini langgar peraturan. Tu payah awak. Kadang-kadang malam mengisah bagai. Kadang-kadang sudah Jumat tu memukik. Kalau menurut Nini dulu kalau memukik hari Jumat tu apa cara tu Pak? Tak boleh dia orang. Tak boleh ni. Apa efek besok tiba? Yo efek besok tu pukitan panas. Panas. Yo kalau mukik malam tu awak pukitan panas besok siang. Dia nak ada balauk tu. Betul ya. Pamoy kanai awak lauk siang hari tu kanai badar siang hari. Pagi tadi. Mungkin lah malam mereka. Besok lah pun mah agak kurang lah kontak kan bukit pak. Itu penyebab itu penyebab orang memukik hari Jumat ya Pak ya. Dahulu hari Jumat orang memukik tu badan do mah. Ini sakawan simen. Itu dulu badan do. Tapi kini kau kan tak nak kini langsung hanya itu nyelanggar peraturan. Dia awak nak ada tanggung lah dinyo.
Kalau secara lawi apa ada bisa ndak manano-nando masuk lawi ko barisi lawu atau ndak atau ba? Atau nyo sadang sakit lautan tu? Pukit tanah awak kama ising. Cirah di ulu air. Tu berbunyi apa? Oh, anu itu. Ni karang putih tu siamang. Kan berbunyi siamang tu, karang putih. Tu tanda kanai pukit. Tu tanda-tanda orang dak ulung. Sirah di ulu air bantuk darah yo. Tu kanai pukit mai. Tu nyo membuih lawit tanda. Tu tanda apa ya tu? Kanai yo pukit. Tu tanda-tanda orang dulung. Pikir ni kau nak jalih orang sini tertandui tu. Awak saja nak buka nak lamunya. Bangun pangandang nak muko. Elok kalau nak Sungai Pinang batantang erong no manito. Saja indah nak babungotan duang ngacuk berdarai bunga lado. Saja paningga nak mandekan duang ngacuk berdarai mande ayi mato nak. Sapu tangan nak batu. Ada nama Sembriadi ya panggilan Tando. Nama gala Lelo Mahadirajo. Ya sebagai nelayan termasuk pawang. Ceritanya awalnya pertama awak ke menangkap ikan tu. Cuman dicukupi syarat-syarat. Cara menangkap ikan pertama syaratnya dibuat sajian. Sajian istilahnya mempurasanan sampan je pukek. Nampak tamu. Itu biasanya kalau kita menangkap ikan membuat syarat-syarat untuk menangkap ikan, tu beliau itulah nama menyampaikan, nama membuat, nama masang. Tadinya lah dipasang. Cuman nanti awak kini sebagai pawang anggota di cukuyan. Anggota ya, Bang. Ya, anggota untuk memasang pukek tetapi ke tengah. Jadi kalau lah cukui anggota, barulah kita apa tu Pak? Berjalan tu nampak tamu menyorong tadi. Menyorong tadi tidak boleh mampir-hampir panimbo. Tak boleh mampir. Tak. Yang kedua panimbo tu diletakkan tidak boleh menungkui. Harus menilantang. Ya. Yang ketiga kau ada orang lewat waktu kita menyorong tu tak boleh dah. Tapi kalau ingin lewat je orang daripada dia orang tu lewat dulu. Tapi kalau orang tu nak nio? Nak nio di berang awak dia. Apa cara berangnya? Nyo ndak gigih jo. Nak gigihnya, dia cari je anak setan je aja. Itu cari je ya. Kalau manto-mantonya tu mencari istilahnya pemakaian awak masing-masing. Lama rambut sama hitam apa napek tentu boleh lain. Walaupun kita kok sama saling ke nagari tentu berbeza-beza. Cuman mantonya kalau tiba pribadi awak ini menurut pendapat awak mantonya ada istilahnya kata menyarah. Kata menyarah. Iya, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Barakat alim je palito, barakat Makkah je Madinah, barakat surga kabatullah. Barakat kebesaran doa guru-guru aku kepada aku. Maka buahkan jualah permintaan aku kepada Allah. Minta awak, minta rezeki ikan tu kanai. Diniatkan di hati. Baru dipasang. Baru dipasang. Ya, nan napo tangan pukek tadi. Tetap kalau nyo pukeknya tu ndak kanai awak lah sayo sakato rezeki ndak ada dah. Awak lah sayo sakato. Pukek barasih, sampan barasih itu dibuat sajian ya tau. Dibuat perasaan atau untuk memanggilkan tadi. Meminta kangku tadi. Ya, meminta kangku tadi, kangku monsukilis tadi kan betul. Beliau lah nama buat sesajian. Berarti beliau nama nulak kau ada bala-bala. Ya, kau ada bala-bala lain. Dia nama nulak. Sesajian tu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Itu mewarisi. Berarti lah turun temurun. Turun menurun. Berarti abang sebagai generasi nama masih percaya dengan hal kayak itu? Masih percaya lah waris nama jawab pusaka Batarimo. Masih percaya tau. Kalau masalah percaya hal-hal nama itu tu isi tu kan sifatnya gaib. Tentu kita istilahnya mengenai je menurut rukun agama Islam, mengenai je ke rukun iman. Kan percaya kita kena gaib. Jadi itu tu melakukan itu tu dengan gaib. Bukan kita masuk ke alam gaib, tapi kita melakukan dengan gaib, tetapi kita tu meminta juga kerana satu. Bukan nan gaib tu bagi rezeki, tapi nan satu yang bagi rezeki. Kita kan berusaha.
Kata orang pantai itu syarat namanya. Sapu tangan nak basudui ampe ubang agih nak bungot palatai. Luko tangan mande nak buli diubek, luko hati mande di bawah sansai. Nak kandu. Berarti prosesi itu dimulai dari pagi itu atau siang, Pak? Kundak sanjo. Sudah saya maghrib. Ya. Aku pagi itu sehari juga tu. Cuma sanjo sudah saya maghrib. Itu mula pempasan awak tu. Jadi alat-alat menyonan kapak pun tadi itu cikumpai, Cikawa sedingin. Ampe. Ada macam-macam limau bagai itu. Iya, limau 3 buah. Kalau lebih duk kau pernah nyebut membuat perasan itu namanya itu tergantung dari awak membuat perasan biduk seorang awak. Jadi kalau menggunakan biduk sampan awak bisa risau awak, dia harus dibuat perasaan semalam atau sanjur beko atau sudah masa maghrib. Langsung awak menyerahkan sekali ke biduk tu. Kadang-kadangnya limau tu maduk ke matahari 3 kan. Tu dia ambil tu. Ya. Dia ambil 3 kau dia baru dia jo apa lain. Jo pinggang putih. Disai. Disai. Ya. Disai tentu sinannya sakit nak sakit kan itu biduk. Kau biduk sampan kau kan. Astagfirullahaladzim. Coba astagfirullahaladzim. Allah. Engkau disuruh perasan aku astagfirullah la ilaha illallah engkau disuruh serayu bismillahirrahmanirrahim engkau disuruh serayu mencari kesempan aku ya Allah nyata dan engkau. Sakit engkau. Kalau limau tu kalau dia dilihat dia awak tu, abah adanya kau. Baru disaksian di sini tu. Kalau tantunya sakit, kadang-kadang limau tu tandanya sakit, tidak memanam, tidak mampu menggalak yang kedua. Kalau enggak yang tu biasa tu bala tu. Bala ya. Bismillah. Ini lah abah di apa dulu, di perjanjian awak dulu kan itu. Engkau disuruh saya. Kau untuk umbek perasan lah. Dia suruh kemanyam itu nak. Aisyah namoe. Yang pertama dia apa tu rabating kan itu. Engkau disuruh saya. Tapi kalau nak nama engkau suruh saya tu engkau makan kutuk Quran 30 juz. Jatuh dia pucuk di bawah tak boleh. Tengah lagi kumbang. Ya rahmat manawati malam kulitan serang salah hantar jam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengetahui kematian aku seperti tadi aku mencari data. Nur billah bangunlah engkau. Bangunlah engkau. Engkau makamkan. Terima. Engkau disuruh saya mau sampan kami. Terus sampan undangan tu. Beko apa yakin? Beko dia apa sekarang ada jago lo. Yo di jago lo je kaji cek lain. Nur bibah.
Itu engkau disuruh Selayo. Kalau sakit engkau, aku pubek engkau pembangunannya. Asal jadi engkau. Ini kan ada sakit begitu. Bukit itu tidak melawan atau video anak melawan kan. Kadang-kadang ini tu puni bertiga. Di ujung dan di tengah atau di belakang. Di tengah ko sakit itu kecil ni muka. Ini tiga sejalan tadi saya pilih. Kalau pantang kalau sudah malapai pasan tu dia dibiduk sampang kisawak. Nampak tamu tak boleh orang melintih di muka awak ke menyawang. Nang kedua tak boleh duduk awak di kubiduk tu awak ke menyawang. Itu pantangannya. Kalau mau nyawang menyawang saja. Pamanya betul kan ada si kisah sudah berubah kan. Sudah berubah tu dia suruh tiba hari besok. Tu kali tulak lah balik keluar awak ke bawah balik ke bawah mati dulu kata balik. Tu nak elok tu. Kalau anda ada laut, tahui. Malidik tahui. Tak boleh dia elok sulit selo ke mengkot tu boleh lah. Kan tu payah awak sudah berubah tu kisah, tak boleh awak apa tu. Langsung. Tak ada ambil-ambil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bangunlah engkau nak engkau makan Tuhan tu puji. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jagolah engkau. Engkau disuruh. Dia makan engkau kepada aku. Harapan mama ke generasi muda. Kena muda lagi kan. Jangan awak nan tua dia awak. Kan tua dia awak tu yang kemating. Bako lai bisa kau ditunggu engkau nak kemanakan kau. Kau orang bantu lain. Aleba pahamnya syukur alhamdulillah. Kalau nak doa nio balik. Nak doa nio nak lain lagi kan. Tapi nio anak cucu ada percaya dah dan. Awak aku tidak lama di dunia awak mengantau. Sama awak pergi merantau ke Jakarta tu nak balik awak dia ke kampung awak. Sama gitu awak. Nak di bawah awak nanti ya. Itu pengalaman. Pengalaman tu nama. Di nanti tagah ke jangan suruh nak tahu. Disuruh ke jo awak tahu nak tahu. Sembayang awak tu solat kami tu. Puasa awak. Baru itu awak mamak lah ketua tu. Itu tungguan awak kena nasi muda lah. Lah dia tanya kan cucu tabun maripat tabun tikat. Tu dah awaknya. Kanalah tanganlah ucapkan dulu. Pulau Marak, Labuan Ugi, mari naiki Sungai Pinang. Lawan galak nak mande menangi, takkan untuang jo bagian. Sungai Pinang na air dari hanyut la batang manulintang. Sungai Pinang na dunia nyokare sari la dagang na babalik pulang. Pulau Marak, Labuan Ugi, mari naiki Sungai Pinang.
Lawan galak nak mande manangi takana untuang jo bagian. Sungai Pinang na air dare hanyut la batang manulintang. Sungai Pinang na dunia nyo kare sari la dagang na babalik pulang. Tanda-tandanya betul. Kadang-kadang di dua ko di seorang ke tengah laut tu ada. Di tengah awak kerja. Nya mailang. Mailang cara we. Jadi awak fikir tali di mana nya nak kenai dah. Awak fikir awak lain. Baru fikir. Kau di pasaran biduk orang dalam kau. Kami anti baskom. Kalau apa tu nama? Kami anti baskom. Lain ini bu. Bagan tu tak ada melanggar para pantangan tu manyo laut tu lah kekurangan gini. Buat melanggar ni. Tapi kalau dah melanggar tu bisa. Balai nak babelok-belok balabu tantang di nan tanang. Nampai nak hati nak elok nantinya darah ke sana. Batang kapeh nak muago sampiin pandan mabungo lain na lalape na sasak do sampi na mande badana baguno lain. Sejarahnya itu tahu sejarah pelaksanaan tulak balago sebelumnya hujan sebalik lah alat dulu di siko atau Siko lah dua mana dari ayah angku bujang. dari yang Ya. Dari angku ada arah angku bujang tahu. Lapeh kan angku bujang kanak dia. sejarah Dah dulu angku bujang kau nak ke ketik-ketik. Nak sekolah lah tu doh. Tapi tak lo tarang. Inilah nak wahyu tu tiba ke dia. Menarangan kepada dia. Kalau dia tu kalau kena ketik-ketiknya dukung dia agak awak betul dukung dia kapi. So lap bisa untuk ubek. Nyo randam. Balari orang minta baju yang balatah tu. Kadang-kadang ada sawah ketik begitu tahu. Hanya ambil sawah itu nyo randam mana begitu mah. Nya terang ke padi. Macam tu bang kebujang ketik dulu nak. Basandang lu siko dulu dia pak dia ayah awak tu. Tapi bako harus melakukan tulak bala, Bang. Kalau mau tulak bala, Bako harus awak melakukan itu. Kalau inyo dia haruskan inyo adalah indak ala tabik kaduha masyarakat atau memang ke sawah. Jadi ke lautan lah menginau. Oh sawah lah dia mancik kami tahu, digunting. Jadi itulah diimbau orang Kubujang. Boleh tak ada orang ngecek mangga engkung ni onde engkung kecek mudo-mudo. Ayo, apa dah rubek kecek dah. Jadi awak nak mangka dia oleh. Pelang ada engkau sakit hati dia nang lagi. Ndak ada kesanang ada kau sanang mah. Ban ada kesananya nya debat dah awak.
Apa kau ubek kau? Kayu kau ubek je. Anjing lah, misal itu dah. Kayu kau ubek sedang wang di mana dia duit ang kau? Siapa jadi nang? Saya awak ngecek dah kata. Pada mengecek tu, macam gemuk batu. Oh, lama-lama awak yang dulu awak kau. Ni pandai awak ama. Atau faham awak seorang awak nak. Apa ama itu dah nak ubek dah macam. Ubek nanti ke bituang tu. Tapi kau yang itu kau tanya, tolong ubek bituang kau. Besok tolong perasanan. Alah dia hati yang benar. Yang itu awak menjawab. Lain nak ada ipetnya kena lain. Dia mereka sasaran dan nyo nama ubek ko nama lakuan nak kami sama selalu ngasok. Kalau bahasa selalu ngasok. Ndak koko minta kami kepada Tuhan. Tuhan Allah kami tahu. Kami sebagai seorang ngasok. Kalau ndak diambil api kau mungkin ndak duit dah. Itu sebagai seorang ngasok awak. Cara meyakinan orang tu supaya yakin ya Manso. Nanti tu nan bisanya yakin tu Ayo nak lebih bisa dah meyakinan orang tu. Sebab itu orang tu lah banyak yang pandai gini orang, lah banyak yang santiang. Tapi kau disasak nak ke tupik dah awak kau tupik banyak yang kosong. Tidak berisi kau kadang-kadang lagi. Itu nak banyakkan gini. Nama lah kata nenek awak dulu mah. Jangan gentar, jangan lemah. Itu katanya. Tabu melipat awak, kena diri awak. Itu dia. Bahawa ketika awak mau bek tau. Mau bek menerima perasaan. Ayo, tabu melipat awak. Kalau pantangan secara aturan di dalam alam nagariku apapun anda boleh dilakukan di masyarakat. Nang pantang. Nang kedua Jumat boleh. Nang ketiga kanai bukit tak boleh awak mencampak lauk di hutan, di pantai. Kadang-kadang mereka ada mangka kau anak-anak tu nyogayung abis kau magai. Ada mailatnya ke bukitan. Mangino lagi agak 3 bulan atau seminggu. Seminggu tu lah capek nama 3 bulan. Kalau hari Jumat orang masih memukik? Hari Jumat orang memukik tu dan ni awak dulu nak boleh dah. Tapi orang kini langgar peraturan. Tu payah awak. Kadangnya malam mengisah bagai. Kadang-kadangnya sudah Jumat tu mukik. Kalau menurut nenek dulu kalau memukik hari Jumat tu apa cara tu Pak? Tak boleh dia orang. Tak boleh nenek. Apa efek besok tiba? Yo efek besok tu Pukitan panas. Panas. Yo kalau mukik malam tu awak Pukitan panas besok siang. Yo nak ada balauk tu. Oh betul ya. Pamoy kanai awak lauk siang hari tu kanai pada siang hari. Pagi tadi. Mungkin lah malam iko. Besok lah pun mah agak kurang lah kontak kan bukit pak. Oh itu penyebab itu penyebab ya. Kurang memukik hari Jumat ya Pak ya. Dahulu hari Jumat orang memukik tu badan do mah. Ini sakawan simin. Itu dulu badan do. Tapi kini ko kan dak anak kini lancung hanya itu nyelanggar peraturan. Dewa nak ada tanggung lah dinyo. Kalau secara lawi apa ada bisa ndak manano-nando masuk lawi ko barisi lawu atau ndak atau ba? Atau nyo sadang sakit lautan tu? Pukitan awak kama ising. Cirah di ulu air. Tu berbunyi apa? Itu. Ni karang putih tu siamang. Kan berbunyi siamang tu, karang putih. Tu tanda kanai bukit. Tu tanda-tanda orang dak belum. Sirah dulu air bantuk darah yo. Tu kanai bukit mai. Tu nyo membuih lawitan tu. Tu tanda apa ya tu? Kanai yo bukit. Tu tanda-tanda orang dulu. Pikir ni ko nak jalih orang sini tanda tu. Awak saja nak buka nak lamonyo. Pangandang nak muko. Elok kalu nak Sungai Pinang batantang ruang Maluto. Saja indah nak babungotan duang ayi mato nak. Sapu tangan nak batu. Ada nama Sembriadi ya panggilan Tando. Nama gala Lelo Mahadirajo. Ia sebagai nelayan termasuk pawang. Ceritanya awalnya pertama awak ke menangkap ikan tu. Cuman dicukupian syarat-syarat
Cara menangkap ikan pertama syaratnya dibuat sajian. Sajian istilahnya mempurasanan sampan je pukek. Yang pertama. Itu biasanya kalau kita menangkap ikan membuat syarat-syarat untuk menangkap ikan, tu beliau itulah nama menyampaikan, nama membuat, nama masang. Tadinya lah dipasang. Cuman nanti awak kini sebagai pawang anggota dicukuyan. Anggota ya, Bang. Ya, anggota untuk memasang pukek tetapi ke tengah. Iya. Jadi kalau lah cukui anggota, barulah kita badayu yang ke tengah lah. Oh ya, kalau pantang-pantangnya banyak apa tu Pak? Berjalan tu yang pertama menyorong tadi. Menyorong tadi tidak boleh mampir-hampir penimbo. Tak boleh mampir. Tidak. Yang kedua penimbo tu diletakkan tidak boleh menungkui. Harus menilentang. Harus menilantang. Ya. Yang ketiga, kau ada orang lewat waktu kita menyorong tu, tak boleh dah. Tapi kalau ingin lewat je orang, daripada dia orang tu lewat dulu. Tapi kalau orang tu nak nio, Nak nio di berang awak dia nio. apa cara berangnya? Nyo ndak gigih jo. Nak gigiannya, dia bercari je awak. Anak setan je aja. Itu cari awak je. Kalau manto-mantonya tu mencari istilahnya pemakaian awak masing-masing. Lama rambut sama hitam apa napek tentu boleh lain. Walaupun kita kok sama saling ke negari tentu berbeda-beda. Cuman mantonya kalau tiba pribadi awak ini menurut pendapat awak mantonya ada istilahnya kata menyarah. Kata menyarah. Iya, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Barakat alim je palito, barakat Makkah je Madinah, barakat sugo kabatullah. Barakat kebesaran doa guru-guru aku kepada aku. Maka buahkan jualah permintaan aku kepada Allah. Minta awak, minta rezeki ikan tu kan naik. Diniatan dia hati. Baru dipasang. Oh, baru dipasang. Ya nan napo tadi ya nan cikang yang nama elangan pukek tadi. Tetap kalau nyo pukeknya tu ndak kanai awak lah saya sakato rezeki ndak ada dah. Awak lah saya sakato. Pukek barasih, sampan barasih itu dibuat sajian ya tau. Dibuat perasaan tau untuk memanggilkan tadi. Meminta kangku tadi. Ya, meminta kangku tadi, kangku monsukilis tadi kan betul. Beliau lah nama membuat sesajian. Berarti beliau nama nulak kau ada bala-bala. Ya, kau ada bala-bala lain dia nama nulak. Sesajian tu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Itu mewarisi. Oh, berarti lah turun temurun. Turun menurun. Berarti abang sebagai generasi namanya masih percaya dengan hal kayak itu? Masih percaya lah waris nama jawab pusaka Batarimo. Masih percaya tau. Kalau masalah percaya hal-hal nama itu tu isi tu kan sifatnya gaib. Iya. Tentu kita istilahnya mengenai jo menurut rukun agama Islam, mengenai jo kan rukun iman. Kan percaya kita kena gaib. Jadi itu tu melakukan itu tu dengan gaib. Bukan kita masuk ke alam gaib, tapi kita melakukan dengan gaib, tetapi kita tu meminta juga karena satu. Bukan nan gaib tu bagi rezeki, tapi nan satu yang bagi rezeki. Kita kan berusaha. Kata orang pantai tu syarat namanya. Sapu tangan nak basudui ampe ubang agih nak bungot palatai. Luko tangan mande nak buli diubek, luko hati mande di bawah sansai. Nak kandu. Berarti proses itu dimulai dari pagi itu atau siang Pak? Kundak sanjo. Sudah saya maghrib. Aku pagi itu sehari ya dunia. Cuma sanjo sudah saya maghrib. Itu mulai pempasan awak dunia. Jadi alat-alat nyonan kapak pun tadi itu cikumpai, Cikawa sedingin, ampe. Ada macam-macam limau bagai itu. Iya, limau 3 buah. Kalau lebih duk kau pernah nyebutnya membuat perasaan itu namanya itu tergantung dari awak membuat perasaan biduk seorang awak. Jadi kalau menurut biduk sampan awak bisa risau awak, dia harus dibuat perasaan semalam atau sanjur beko atau sudah masa maghrib. Langsung awak menyerahkan sekali ke biduk tu.
Kadang-kadangnya limau tu maduk ke matahari 3 kan. Tu dia ambil tu. Ya. Dia ambil 3 pokok dia baru dia jo apa lain. Jo pinggang putih. Disai. Disai. Ya. Disai tentu sinannya sakit nak sakit kan itu biduk. Kau biduk sampan kau kan. Astaghfirullahaladzim. Coba astagfirullah. Allah. Engkau disuruh perasan aku astagfirullah la ilaha illallah engkau disuruh serayu bismillahirrahmanirrahim engkau disuruh serayu mencari kesempan aku ya Allah nyata engkau. Sakit engkau. Kalau limau tu kalau dia dilihat dia awak tu, abah adanya kau. Baru disaksian di sini tu. Kalau tentunya sakit. Kadang-kadang limau tu tandanya sakit, tidak memanam, tidak mampu menggalat yang kedua. Kalau menggalat yang tu biasa tu bala tu. Bala ya. Cemilah apa? Ini lah abah di apa dulu, di perjanjian awak dulu kan itu. Engkau disuruh saya. Kau untuk umbek perasan lah. Dia suruh kemanyam itu nak. Aisyah nama Yang pertama dia apa tu rabating kan itu. Engkau disuruh saya. Tapi kalau nak nama engkau suruh saya tu engkau makan kutuk Quran 30 juz. Di atas dia pucuk, di bawah tak bergerak. Tengah lagi kumbang. Ya rahmat manut. Kulit serangan salah hantar jam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengetahui kematian aku seperti tadi aku mencari kata Nurullah bangunlah engkau engkau makamkan engkau disuruh saya mau sampan kami terus sampan undangan doa beku apa yakin beku dia apa sekarang dia jago lo yo dijago lo dia kaji cek lain Nur Bibah itu engkau disuruh saya kalau sakit engkau aku pubek engkau pembangunannya astagfirullah engkau ini kan ada sakit begitu. Bukit itu tidak melawan atau hidup anak melawan kan. Kadang-kadang ini tu puni bertiga. Di ujung dan di tengah atau di belakang. Di tengah kau sakit itu kecil ni muka. Ini tiga sejalan tadi saya pidin mah. Kalau pantang awak kalau sudah malapai pasan tu dia dibiduk sampang kisawak. Nampak tamu tak boleh orang melintih di muka awak ke menyawang. Nang kedua tak boleh duduk awak di kubiduk tu awak ke menyawang. Itu pantangannya. Kalau menyawang menyawang saja. Pamanya betul kan ada si kisah sudah berubah kan. Sudah berubah tu dia suruh tiba hari besok. Tu kali tulak lah balik keluar awak ke bawah balik ke bawah mati dulu kata balik. Tu nak elok tu. Kalau anda ada laut tahui melidik tahui tak boleh dia elok sulit selo ke mengkot tak boleh lah kan tu payah awak sudah berubah tu kisah tak boleh awak apa tu langsung tak ada ambil lah
Bismillahirrahmanirrahim. Bangunlah engkau nak engkau makan Tuhan dipuji. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jagolah engkau. Engkau disuruh. Dia makan engkau kepada aku. Harapan mama ke generasi muda. Aka kana muda lagi kan. Jangan awak nan tua dia awak, kan tua dia awak tu nya kemating. Ba ko lai bisa ko ditunggu engka nak kemanakan kau orang orang bantu lain. Ale ba paham nya syukur alhamdulillah mah. Kalau nak doyan nio balik. Nak ada nio nak lain lagi kan. Tapi nyo nio anak cucu ada cayo dah dan. Awak aku ndak lama di dunia dah. Awak mengantau. Sama awak pergi merantau ke Jakarta tu nak balik awak dia ke kampung awak. Sama gitu awak. Anak kadi bawa awak nanti ya. Itu pengalaman. Pengalaman tu nama. Di nanti tagah ke jangan suruh nak tahu. Disuruh ke jo awak tahu nak tahu. Sembayang awak tu solat kami tu. Puasa awak. Baru itu awak mamak lah katu tu. Itu tungguan awak kena generasi muda lah. Lah dia tanya kan cucu tabuan maripat tabuan tikat. Tu dah awaknya. Kanalah tanganlah ucapkan dulu. Pulau Marak, Labuan Ugi, mari naiki Sungai Pinang. Lawan galak nak mande menangi takana untuang jo bagian. Sungai Pinang na air dari hanyut la batang manulintang. Sungai Pinang na dunia nyo kare sari la dagang na babalik pulang. Pulau Marak, Labuan Ugi, mari naiki Sungai Pinang. Lawan galak nak mande menangi takana untuang jo bagian. Sungai Pinang na air dari hanyut la batang manulintang. Sungai Pinang na dunia nyo kare sari la dagang na babalik pulang. Tanda-tandanya betul. Kadang-kadang di dua ko di seorang awak ke tengah laut tu ada. Di tengah awak kerja. Nya mailang. Mailang cara Jadi awak fikir tadi di mana nya nak kenai dah. Awak fikir awak lain. Baru fikir. Kau di pasaran biduk orang dalam kau. Kami anti baskom. Kalau apa tu nama? Kami anti baskom. Lain lagi ni. Bagan tu tidak ada melanggar para pantangan tu manyo
laut tu lah berkurang gini. Buat melanggar ni. Tapi kalau dah melanggar tu bisa. Balai nak babelok-belok balabu tantang di nan tanang. Nampai nak hati nak elok nantinya darah ke sana. Batang kapeh nak muaro sampiin pandan mabungo lain na lalape nak sasak do sampi nama de badan nak baguno lain. Sejarahnya itu tahu Pak? Sejarah pelaksanaan tulak bala ko sebelumnya bujang sebalik lah. Alat dulu di siko atau Siko lah doi mana? Dari ayah angku bujang. dari yang Ya. Dari angku bujang tahu. Lapeh kan angku bujang kanak dia. sejarah yo. Dahulu angku bujang ko nak ke ketik-ketik. Nak sekolah lah tu doh. Tapi tak lo tarang. Inilah nak wahyu tu tiba ke dia. Menarangan kepada dia. Kalau dia tu kalau kena ketik-ketiknya dukung dia agak awak betul dukung dia kapi. So lap bisa untuk ubek. Nyo randam. Balari orang minta baju yang balatah tahu. Kadang-kadang ada sakit ketik tahu. Hanya ambil sawai tu nyo randam mana begitu mah. Hanya terang kepading. Itu bang kebujang ketik dulu nak. Basandang lu siko dulu dia pak dia ayah awak tu. Tapi bako harus melakukan tulak bala, Pak. Kalau mau tulak bala, Bako harus awak melakukan itu. kalau inyo dia haruskan inyo ala tabik kaduha masyarakat atau memang ke sawah. Jadi ke lawitan lah manginau. Sawah lah dia mancik kami tahu, digunting. Jadi itulah diimbau orang kubujang. Boleh tak ada orang ngecek mangga engkung ni onde engkung kecek nang mudo-mudo. Ayo, apa dah rubek kecil dah. Jadi awak nak mangkar dia oleh. Pelang ada kau sakit hati dia nang lagi. Ndak ada kesanang ada kau kesanang mah. Ban ada kesanangnya nya debat dah awak. Apa kau rubek kau? Kayu kau rubek je. Anjing lah misal tu awak. Kayu dah rubek sedang wang di mana dia duit kau. Siapa jadi nang? Saya awak ngecek dah kata. Pada mengecek tu macam gemuk batu. Lama-lama awak yang dulu awak kau. Ni pandai awak mah. Atau faham awak seorang awak nak. Apa amal itu dah nak ubek dah macam. Ubek nanti ke bituang tu. Tapi kau yang itu katanya tolong ubek ni bituang kau bisa tolong perasanan. Alah dia hati yang benar. Yang itu awak menjawab. Lain ada ipetnya kena lain. Dia mereka sasaran den. Inyo nama ubek ko nama lakuan kami sama selalu masuk. Kalau bahasa lu masuk, ndak koko minta kami kepada Tuhan. Tuhan Allah kami tahu. Kami sebagai orang masuk. Kalau ndak diambil api kau, mungkin ndak duit tu. Itu sebagai orang masuk awak. Cara meyakinkan orang tu supaya yakin ya Manso. Nanti tu nan bisa nyo yakin tu Ayo nak lebih bisa dah buat meyakinkan orang tu. Sebab itu orang tu lah banyak yang pandai gini orang, lah banyak yang santiang. Tapi kau disasak nak tupik dah buat aku, tupik banyak yang kosong. Tidak berisi kau kadang-kadang lagi. Itu nak banyakkan gini. Nama lah kata nenek awak dulu mah. Jangan gentar, jangan lemah. Itu katanya. Tabu melipat awak, kena diri awak. Itu dia. Bahawa ketika awak mau bek tau, mau bek melimau perasaan, ayo, tak boleh melipat awak. Kalau pantangan secara aturan di dalam alam nagariku, apapun anda boleh dilakukan di masyarakat. Nak pantang.
Nang kedua Jumat boleh. Nang ketiga kanai Phuket ndak boleh awak dengan campak laut di hutan, di pantai. Kadang-kadang mereka ada mangka ko anak-anak tu nyogayung abos ko magai. Adi mailatnya ke Phuketan. Betul. Mangino le agak 3 bulan atau seminggu. Seminggu tu lah capek nama 3 bulan. Kalau hari Jumat orang masih memukik. Hari Jumat orang mukik tu dan ni awak dulu nak boleh dah. Tapi orang kini langgar peraturan. Tu payah awak. Kadangnya malam mengisah bagai. Kadang-kadangnya sudah Jumat tu mukik. Kalau menurut nenek dulu kalau memukik hari Jumat tu apa cara tu Pak? Tak boleh dia orang. Tak boleh ni. Apa efek besok tiba? Yo efek besok tu Phuketan panas. Panas. Yo kalau mukik malam tu awak Phuketan panas besok siang. Yo nak ada balaut tu. Oh betul ya. Pamoy kanai awak laut siang hari tu kanai badar siang hari. Pagi tadi. Mungkin lah malam iko. Besok lah pun agak kurang lah kontak kanai pakai pak. Oh itu penyebab itu penyebab ya. Kurang memukik hari Jumat ya Pak ya. Dahulu hari Jumat orang memukik tu badan do ini sakawan simen. Itu dulu badan do. Tapi kini ko kan dak anak kini langsung hanya itu nyelanggar peraturan. Dewak nak ada tanggung lah dinyo. Kalau secara lawi apa ada bisa ndak manano-nando masuk lawi ko barisi laut atau ndak atau ba? Atau nyo sadang sakit lautan tu? Phuketan awak kama ising. Cirah di ulu air. Tu berbunyi apa? Itu. Ni Karang Putih tu Siamang. Kan berbunyi Siamang tu, Karang Putih. Tu tanda kanai Phuket. Tu tanda-tanda orang dahulu. Sirah dulu air bantuk darah yo. Tu kanai Phuket mai. Tu nyo membuih laut tanda. Tu tanda apa ya tu? Kanai yo Phuket. Tu tanda-tanda orang dulu. Pi kini ko nak jalih orang sini tanda tu. Awak saja nak buka nak lamonyo. Pangandang nak mungko. Elok kalu nak Sungai Pinang batantang ruang do manuto. Saja indah nak babungotan duang ngacuk badarai bungo lado. Saja paningga nak mandekan duang ngacuk badarai mande ai mato na. Sapu tangan nak batu. Ada nama Sembriadi panggilan Tando. Nama gala Lelo Mahadirajo. Ia sebagai nelayan termasuk pawang. Ceritanya awalnya pertama awak ke menangkap ikan tu. Cuman dicukupian syarat-syarat. Cara menangkap ikan pertama syaratnya dibuat sajian. Sajian istilahnya mempurasanan sampan je Phuket. Yang pertama. Itu biasanya kalau kita menangkap ikan membuat syarat-syarat untuk menangkap ikan, tu beliau itulah nama menyampaikan, nama membuat, nama masang. Tadinya lah dipasang. Cuman nanti awak kini sebagai pawang anggota dicukupian. Anggota ya, Bang. Ya, anggota untuk memasang Phuket tetapi ke tengah. Jadi kalau lah cukui anggota, barulah kita badayu ke tengah lai. Ya kalau pantang-pantangnya banyak apa tu Pak? Berjalan tu yang pertama menyorong tadi. Menyorong tadi tidak boleh mampir-hampir penimbo. Tak boleh mampir-hampir. Tak. Yang kedua penimbo tu diletakkan tidak boleh menungkui. Harus menilantang. Harus menilantang. Ya. Yang ketiga kau ada orang lewat waktu kita menyorong tu tak boleh dah. Tapi kalau ingin lewat je orang daripada dia orang tu lewat dulu. Tapi kalau orang tu nak nio? Nak nio di berang awak nio. Apa cara berangnya? Nyo nak gigih je. Nak gigihnya, dia bacari je. Anak setan je. Itu cari je awaknya. Kalau manto-mantonya tu mencari istilahnya pemakaian awak masing-masing. Lama rambut sama hitam apa napek tentu boleh lain. Walaupun kita kok sama saling ke nagari tentu berbeda-beda. Cuman mantonya kalau tiba pribadi awak ini menurut pendapat awak mantonya ada istilahnya kata menyarah. Kata menyarah. Iya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Barakat alim je palito, barakat Makkah je Madinah, barakat sugo kabatullah. Barakat kebesaran doa guru-guru aku kepada aku, maka buahkan jualah permintaan aku kepada Allah.
minta awak, minta rezeki ikan tu kan naik. Diniatkan di hati. Baru dipasang. Oh, baru di. Ya nan napo tadi ya nan cikang yang nama elangan pukek tadi. Tetap kalau nyo pukeknya tu ndak kanai awak lah sayo sakato rezeki ndak ada dah. Awak lah sayo sakato. Pukek barasih, sampan barasih itu dibuat sajian ya tau. Dibuat perasaan tau untuk memanggilkan tadi. Meminta kangku tadi. Ya, meminta kangku tadi, kangku monsukilis tadi kan betul. Beliau lah nama buat sesajian. Berarti beliau nama nulak kau ada bala-bala. Ya, kau ada bala-bala lain. Dia nama nulak. Sesajian tu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Itu mewarisi. Oh, berarti lah turun temurun. Turun menurun. Berarti abang sebagai generasi namanya iya. masih percaya dengan hal kayak itu? Masih percaya lah waris nama jawab pusakun Batarimo. Masih percaya tau. Iya. Kalau masalah percaya hal-hal nama itu tu isi tu kan sifatnya gaib. Iya. Tentu kita istilahnya mengenai jo menurut rukun agama Islam, mengenai jo kan rukun iman. Iya. Kan percaya kita kena gaib. Jadi itu tu melakukan itu tu dengan gaib. Bukan kita masuk ke alam gaib, tapi kita melakukan dengan gaib, tetapi kita tu meminta juga karena satu. Bukan nan gaib tu bagi rezeki, tapi nan satu yang bagi rezeki. Kita kan berusaha. Kata orang pantai tu syarat namanya. Sapu tangan nak basudui ampe ubang agih nak bungot palatai. Luko tangan mande nak buli diubek, luko hati mande di bawah sansai. Nak kandu. Berarti proses itu dimulai dari pagi itu atau siang Pak? Kundak sanjo. Sudah saya maghrib. Ya. Aku pagi itu sehari waktunya. Cuma sanjo sudah saya maghrib. Itu berapa empasan waktunya. Jadi alat-alat nyonan kapak pun tadi itu cikumpai, Cikawa sedingin, ampe. Ada macam-macam limau bagai itu. Iya, limau 3 buah. Kalau lebih duk kau pernah nyebutnya membuat perasaan itu namanya itu tergantung dari awak membuat perasaan bidua seorang awak. Jadi kalau menurut video sampai nak bisa risau awak, dia harus dibuat perasaan semalam atau sanjo beko atau sudah masa maghrib. Langsung awak menyerahkan sekali ke video tu. Kadang-kadangnya limau tu maduk ke matahari 3 kan. Tu dia ambil tu. Ya. Dia ambil 3 kau dia baru dia jo apa lain. Jo pinggang putih. Disai. Ya. Disai tentu sinannya sakit nak sakit kan itu biduk. Kau biduk sampan kau kan. Astagfirullahaladzim. Coba astagfirullahaladzim. Allah. Engkau disuruh lagi. Perasaan. Aku. Astagfirullah. La ilaha illallah. Engkau disuruh serayu. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, engkau disuruh serayu. Mencari kesempan aku, ya Allah. Nyata dan engkau. Sakit engkau. Kalau limau tu kalau dia dilihat dia awak tu, abah adanya kau. Baru disaksian di sini tu. Kalau tentunya sakit, kadang-kadang limau tu tandanya sakit, tidak memanam, tidak mampu menggalak yang kedua. Kalau menggalak tu biasa tu bala tu. Bala ya. Bismillah.
Ini lah di apa dulu, di perjanjian bawa dulu kami tu. Engkau disuruh saya. Kau untuk umbek perasan lah. Dia suruh kemanyam itu nak. Aisyah nama Yang pertama dia apa tu rabating kami tu. Engkau disuruh saya. Tapi kau nak nama engkau suruh saya tu engkau makan kutuk Quran 30 juz. Jatuh dia pucuk di bawah tak bawa tengah lagi kumbang. Ya rahmat manawati kulit serang salah hantar jam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengetahui kematian aku seperti tadi aku mencari kata nur billah bangunlah engkau engkau makamkan engkau disuruh saya mau sampan kami terus sampan udang tu. Beko apa yakin? Beko dia apa sekarang dia jago lo. Yo dia jago lo dia kaji cek lain. Nur bibah. Itu. Engkau disuruh saya. Kalau sakit engkau aku pubek engkau pembangunannya. Sama dia engkau di ini kan ada sakit begitu. Bukit itu tidak melawan atau video anak melawan kan. Kadang-kadang ini tu puni bertiga. Di ujung dan di tengah atau di belakang. Di tengah kau sakit itu kecil ni muka. Ini tiga sejalan tadi saya pilih mah. Kalau pantang kalau sudah malapai perasan tu dia dibiduk sampang kisawak. Nampak tamu tak boleh orang melintih di muka awak ke menyawang. Yang kedua tak boleh duduk awak di kubiduk tu awak ke menyawang. Itu pantangannya. Kalau mau nyawang saja. Pamanya betul kan ada si kisah sudah berubah kan. Sudah berubah tu dia suruh tiba hari besok. Tu kali tulak lah balik keluar awak ke bawah balik ke bawah dia dulu kata balik. Tu nak elok tu. Kalau anda ada laut tahui. Malidik tahui. Tak boleh dia elok sulit selo ke mengkot tu boleh lah. Kan tu payah awak sudah berubah tu kisah tak boleh awak apa tu langsung. Tak ada ambil-ambil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bangunlah engkau nak engkau makan Tuhan dipuji. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jagolah engkau. Engkau disuruh. Dia makan engkau kepada aku. Harapan mama ke generasi muda kena muda lagi kan. Jangan awak nan tua dia awak. Kan tua dia awak tu yang kemating. Kau lah bisa kau ditunggu engkau nak kemanakan kau orang kau orang bantu lain. Alih pahamnya syukur alhamdulillah. Kalau nak doa nio balik. Nak doa nio nak lain lagi kan.
Tapi nyo anak cucu awak ada percaya dah dan. Awak aku tidak lama di dunia dah. Awak merantau. Sama awak pergi merantau ke Jakarta tu nak balik awak dia ke kampung awak. Nah sama gitu awak. Anak kali bawa awak nanti ya. Itu pengalaman. Pengalaman tu nama. Di nanti tagah kajian suruh nak tahu. Disuruh ke awak tahu nak tahu. Sembayang awak, tu solat, kan itu. Puasa awak. Baru itu awak mamak lah kata tu. Itu tungguan awak kena nasi muda lah. Lah dia tanya kan cucu tabuan maripat tabuan tikat. Tu dah awaknya. Karena lah tanganlah ucapkan dulu. Pulau Marak, Labuan Ugi, mari naik timur Sungai Pinang. Lawan galak nak mande menangi, takana untuang jo bagian. Sungai Pinang na air dare hanyut la batang manulintang. Sungai Pinang na dunia nyo kare sari la dagang na babalik pulang. Pulau Marak, Labuan Ugi, mari naik timur Sungai Pinang. Lawan galak nak mande menangi, takana untuang jo bagian. Sungai Pinang na air dare hanyut la batang manulintang. Sungai Pinang na dunia nyo kare sari la dagang na babalik pulang. Tanda-tandanya betul. Kadang-kadang di dua aku di seorang ke tengah laut tu ada. Di tengah awak kerja. Nya hilang. Hilang cara. Jadi awak fikir tadi di mana nya nak kenai dah. Awak fikir awak lain. Baru fikir. Kau di pasaran biduk orang dalam kau. Kami anti baskom. Kalau apa tu nama? Kami anti baskom. Lain ini. Bagan tu tak ada melanggar para pantangan tu mahnya laut tu lah berkurang ni. Wah melanggar ni. Tapi kalau dah melanggar tu bisa. Balai nak babelok-belok balagu tantang di nan tanang. Nampai nak hati nak elok nanti dia darah ke sana. Batang kapeh nak muago sampiin pandan mabungo lain na lalape na sasak do sampi na mande badan na baguno lain. Sejarahnya itu tahu tak? Sejarah pelaksanaan tulak balago sebelumnya hujan sebalik lah. Alat dulu di siko tu. Siko lah dulu mana? Dari ayah angku bujang. Dari ayah angku. Ya. Dari angku bujang tu, lapeh kan angku bujang kanak dia. Sejarah yo. Dahulu angku bujang ko nak ketik-ketik. Nak sekolah lah tu doh. Tapi tak ada tarang. Inilah nak wahyu tu tiba ke dia. Menarangan kepada dia. Kalau dia tu kalau kenyak ketik-ketiknya dukung daya gaya awak betul
dukung ni kapi. Solap bisa untuk ubek. Nyo randam. Balari orang minta baju yang balatah tu. Kadang-kadang kan ada sakit TF kata tu. Hanya ambil sawai tu nyo randam mana begitu mah. Nya terang ke pading. Cik tu orang kebujang kata ketik dulu nak. Basandang dulu siko dulu dia dapat dia ayah awak tu. Tapi bako harus melakukan tulak bala, Pak. Kalau mau tulak bala, bako harus awak melakukan itu. Kalau inyo diharuskan, inyo ala tabik kaduha masyarakat atau memang ke sawah. Jadi ke lawitan lah manginau. Sawah lah dia mancik kami tahu, digunting. Jadi itulah diimbau orang kebujang. Boleh tak ada orang ngecek mangga engkung ni onde engkung kecek mudu-mudu. Ayo, apa dah rubek kecek dah. Jadi awak nak mangkar ni oleh. Pelang ada engkau ai. Sakit hati dia nang lagi. Ndak ada usaha ada kau usaha ngoma. Ban ada usaha nya debat dah awak. Apa engkau rubek kau? Kayu kau rubek je. Anjing lah misal itu dah awak. Kayu dah rubek sedang wang di mana dia duit angkau. Siapa jadi nang? Siapa ngecek dah kata. Pada mengecek tu macam kamu betul. Lama-lama awak dulu awak kau. Ni pandapik awak mah. Atau faham awak seorang awak nak. Apa mah itu dah nak ubek dah macam. Ubek nanti bituang tu. Tapi kau yang bitu katanya, tolong ubek ni bituang kau besok. Tolong perasanan. Allah dia hati yang benar. Yang bitu awak menjawab. Lain nak ada ipet kena lain. Jam ikut sasaran den. Nyo nama ubek ko nama lakuan nak kami sama selalu masuk. Kalau bahasa lu masuk, koko minta kami kepada Tuhan. Tuhan Allah kami tahu. Kami sebagai seorang masuk. Kalau tidak diambil api kau, mungkin tidak duit tu. Itu sebagai seorang masuk awak. Cara meyakinan orang tu supaya yakin ya Manso. Nanti tu nan bisa nyo yakin tu Ayo nak lebih bisa dapat meyakinkan orang tu. Sebab itu orang tu lah banyak yang pandai gini orang, lah banyak yang santiang. Tapi kau disasak nak ke tupik dah aku, tupik banyak yang kosong. Tidak berisi kau kadang-kadang lagi. Itu nak banyakkan gini. Nama lah kata nenek awak dulu mah. Jangan gentar, jangan lemah. Itu katanya. Tabu melipat awak, kena diri awak. Itu dia. Bahawa ketika awak mau baik tau, mau baik melimau perasaan, ayo, tak boleh melipat awak. Kalau pantangan secara aturan di dalam alam nagariku, apapun yang tak boleh dilakukan di masyarakat. Nang pantang, nang kedua Jumat boleh, nang ketiga kanai bukit, tak boleh awak mencampak lauk di hutan. Di pantai. Kadang-kadang mereka ada mangka ko anak-anak tu nyo gayung abos ko magai. Adi mailat nyo ke Pukitan. Betul. Mangino le agak 3 bulan atau seminggu. Seminggu tu lah capek nama 3 bulan. Kalau hari Jumat orang masih memukik? Hari Jumat orang memukik tu dan ni awak dulu nak udih dah. Tapi orang kini langgar peraturan. Tu payah awak. Kadang hanya malam mengisah bagai. Kadang-kadang sudah Jumat tu mukik. Kalau menurut nenek dulu kalau memukik hari Jumat tu apa cara tu Pak? Tak boleh dia dah. Tak boleh nenek. Apa efek besok tiba? Yo efek besok tu Pukitan panas. Panas. Yo kalau mukik malam tu awak Pukitan panas besok siang. Yo nak ada balauk tu. Oh betul ya. Pamoy kanai awak lauk siang hari tu kanai pada siang hari. Pagi tadi mungkin lah malam iko. Besok lah pun mah agak kurang lah kontak kan bukit pak. Oh itu penyebab itu penyebab ya. Kurang memukik hari Jumat ya Pak ya. Dahulu hari Jumat orang memukik tu badan do mah. Ini sakawan simin. Itu dulu badan do. Tapi kini ko kan dak anak kini langsung hanya itu nyelanggar peraturan. Nah dewa nak ada tanggung lah dinyo.
Kalau secara lawi apa ada bisa ndak manano-nando masuk lawi ko barisi lawu atau ndak atau ba? Atau nyo sadang sakit lautan tu? Pukit tanah awak kama ising. Cirah di ulu air. Tu berbunyi apa? Anu itu. Ni karang putih tu siamang. Kan berbunyi siamang tu, karang putih. Tu tanda kanai pukit. Tu tanda-tanda orang dulu. Sirah dulu air bantuk darah yo. Tu kanai pukit. Tu nyo membuih lawit tanda. Tu tanda apa ya tu? Kanai yo pukit. Tu tanda-tanda orang dulu. Pikir ni kau nak jalih orang sini tanda tu. Awak saja nak buka nak lamunya. Bangun pangandang nak mungko. Elok kalu nak sungai Pinang batantang erong no manito. Saja indah nak babungo tanduang ngacuk berdarai bungo lado. Saja paningga nak mandekan duang ngacuk berdarai mande ayi mato nak. Sapu tangan nak basuh. Ada nama sembriade ya panggilan tando. Nama gala Lelo Mahathir Rajo. Yo sebagai nelayan termasuk pawang. Ceritanya awalnya puak tamu awak ke menangkap ikan tu. Cuman dicukupikan syarat-syarat. Cara menangkap ikan pertama syaratnya dibuat sajian. Sajian istilahnya mempurasanan sampan je pukek. Yang pertama. Itu biasanya kalau kita menangkap ikan membuat syarat-syarat untuk menangkap ikan, tu beliau itulah nama menyampaikan, nama membuat, nama masang. Tadinya lah dipasang, cuman nanti awak kini sebagai pawang anggota dicukupikan. Anggota untuk memasang pukek tetapi ke tengah. Jadi kalau lah cukui anggota, barulah kita balayu yang ke tengah lah. Kalau pantang-pantangnya banyak apa tu Pak? Berjalan tu yang pertama menyorong tadi. Menyorong tadi tidak boleh mampih-hampih penimbo. Tak boleh mampih-hampih. Tak. Yang kedua penimbo tu diletakkan tidak boleh menungkui. Harus menilantang. Ya. Yang ketiga kau ada orang lewat waktu kita menyorong tu tak boleh dah. Tapi kalau ingin lewat je orang daripada dia orang tu lewat dulu. Tapi kalau orang tu nak nio? Nak nio di berang awak dia. Apa cara berangnya? Nyo nak gigih je. Nak gigihnya, dia bercari je. Anak setan je aja. Itu cari je awak. Kalau manto-mantonya tu mencari istilahnya pemakaian awak masing-masing. Nama rambut sama hitam apa napek tentu boleh lain. Walaupun kita kau sama saling ke nagari tentu berbeza-beza. Cuman mantonya kalau tiba pribadi awak ini menurut pendapat awak mantonya ada istilahnya kata menyarah. Kata menyarah. Iya, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Barakat alim je palito, barakat Makkah je Madinah, barakat sugo kabatullah. Barakat kebesaran doa guru-guru aku kepada aku. Maka buahkan jualah permintaan aku kepada Allah. Minta awak, minta rezeki ikan tu kan naik. Diniatkan di hati. Baru dipasang. Baru dipasang. Ya nan napo tadi ya nan cikang yang nama elangan pukek tadi. Tetap kalau nyo pukeknya tu ndak kanai awak lah sayo sakato rezeki ndak ada dah. Awak lah sayo sakato. Pukek barasih, sampan barasih itu dibuat sajian ya tau. Dibuat perasaan tau untuk memanggilkan tadi. Meminta kangku tadi. Ya, meminta kangku tadi, kangku monsukilis tadi kan betul. Beliau lah nama buat sesajian. Berarti beliau nama nulak kau ada bala-bala. Ya, kau ada bala-bala lain dia lah menulak. Sesajian tu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Itu mewarisi. Berarti lah turun temurun. Turun menurun. Berarti abang sebagai generasi nama masih percaya dengan hal kayak itu? Masih percaya lah waris nama jawab pusaka Batarimo. Masih percaya tu. Kalau masalah percaya hal-hal nama itu tu isi tu kan sifatnya gaib. Tentu kita istilahnya mengenai jo menurut rukun agama agama Islam, mengenai jo rukun iman. Kan percaya kita kena gaib. Jadi itu tu melakukan itu tu dengan gaib. Bukan kita masuk ke alam gaib, tapi kita melakukan dengan gaib, tetapi kita tu meminta juga karena satu. Bukan nan gaib tu bagi rezeki, tapi nan satu yang bagi rezeki. Kita kan berusaha.
Kata orang pantai itu syarat namanya. Sapu tangan nak basudui ampe ubang agih nak bungot palatai. Luko tangan mande nak buli diubek, luko hati mande di bawah sansai. Nak kandu. Berarti prosesi itu dimulai dari pagi itu atau siang, Pak? Kundak sanjo. Sudah saya maghrib. Ya. Aku pagi itu sehari waktunya. Cuma sanjo sudah saya maghrib. Nah, itu mulai pempasan waktunya. Jadi alat-alat nyonan kapak pun tadi itu cikumpai, Cikawa sedingin. Ampe. Ada macam-macam limau bagai itu. Iya, limau 3 buah. Kalau lebih duk kau pernah nyebutnya membuat perasan itu namanya itu tergantung dari awak membuat perasan bidua sentuhan awak. Jadi kalau menurut video sampan awak bisa disawak, dia harus dibuat perasanan semalam atau sanjo beko atau sudah masa maghrib. Langsung awak menyerahkan sekali ke video tu. Kadang-kadangnya limau tu maduk ke matahari 3 kan. Tu dah ambil tu. Ya. Ambil 3 kau dia baru dia jo apa lain. Jo pinggang putih. Disai. Disai. Ya. Disai tentu sinannya sakit nak sakit kan itu biduk. Kau biduk sampan kau kan. Astagfirullahaladzim. Coba astagfirullahaladzim. Allah. Engkau disuruh lagi. Perasan. Aku. Astagfirullah. La ilaha illallah. Engkau disuruh serayu. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, engkau disuruh serayu. Mencari kesempan aku, ya Allah. Nyaton engkau. Sakit engkau. Kalau limau tu kalau dia dilihat dia awak tu, abah adanya kau. Baru disasian di sini tu. Kalau tantunya sakit, kadang-kadang limau tu tandunya sakit, tidak memanam, tidak mampu menggalak yang kedua. Kalau menggalak yang tu biasa tu bala tu. Bala ya. Bismillah. Ini lah abah di apa dulu, di perjanjian awak dulu kan itu. Engkau disuruh selayu. Kau untuk umbek perasan dia sebut macam itu nak. Macam nama Yang pertama dia apa tu rabating kan itu. Engkau disuruh saya. Tapi kalau nak nama engkau saya tu engkau makan kutuk Quran 30 juz. Di atas dia pucuk, di bawah tak boleh. Tengah lagi kumbang. Ya rahmat kulit serang salah tajam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengetahui kematian aku sekali tadi aku mencari kata Nur Bibah bangunlah engkau. Bangunlah engkau. Engkau makamkan. Terima. Engkau disuruh saya mau sampan kami. Terus sampan udang tu. Beko apa kekin. Beko dia apa sekarang dia jago lo. Yo dijago lo je kaji cek lain. Nur Bibah.
Itu. Engkau disuruh Sarayo. Kalau sakit engkau, aku pubek engkau pembangunannya. Esok jadi engkau. Ini kan ada sakit begitu. Bukit itu tidak melawan atau video anak melawan kan. Kadang-kadang ini tu puni bertiga. Di ujung dan di tengah atau di belakang. Di tengah aku sakit itu kecil ni muka. Ini tiga sejalan tadi saya pilih mah. Kalau pantangan awak kalau sudah malapai pasan tu dia dibiduk sampang kisawak. Nampak tamu tak boleh orang melintih di muka awak ke menyawang. Nang kedua tak boleh duduk awak di kubiduk tu awak ke menyawang. Itu pantangannya. Kalau menyawang menyawang saja. Pamanya betul kan ada si kisah sudah berubah kan. Sudah berubah tu dia suruh tiba hari besok. Tu kali tulak lah balik keluar awak ke bawah balik ke bawah mati dulu kata balik. Tu nak elok tu. Kalau anda ada laut tarui malidik tarui tak boleh dia elok sulit selo ke mengkot tak boleh lah kan tu payah awak sudah berubah tu kisah tak boleh awak apa tu langsung tak ada ambil-ambil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bangunlah engkau nak makan Tuhan di puji. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jagalah engkau. Engkau disuruh. Dia makan engkau kepada aku. Harapan mama ke generasi muda itu. Kena muda lagi kan. Jangan awak nan tua dia awak, kan tua dia awak tu nya kemating. Kau lah bisa kau ditunggu engkau nak kemanakan kau orang orang bantu lain. Aleba pahamnya syukur alhamdulillah mah. Kalau nak doyan nio balik. Nak ada nio nak lain lagi kan. Tapi nio nak cucu ada cayo dah dan. Awak aku ndak lama di dunia awak mengantau. Sama awak pergi merantau ke Jakarta tu nak balik awak dia ke kampung awak. Sama gitu awak. Anak kadi bawa awak nanti tu pengalaman. Pengalaman tu nama. Di nanti tagah kajian suruh nak tahu. Disuruh kajian awak tahu nak tahu. Sembayang awak tu solat kan itu. Puasa awak. Baru itu awak mamak lah ketua je. Itu tungguan awak ke generasi muda lah. Lah dia tanya kan cucu tabun maripat tabun tikat. Tu dah awaknya. Kanalah tanganlah ucapkan dulu. Pulau Marak, Labuan Mugi, mari naiki Sungai Pinang. Lawan galak nak mande menangi, takkan untuang jo bagian. Sungai Pinang na air dari hanyutlah batang manulintang. Sungai Pinang na dunia nyokare saritlah dagang nak babalik pulang. Pulau Marak, Labuan Mugi, mari naiki Sungai Pinang.
Lawan galak nak mande menangis takana untuang jo bagian. Sungai Pinang na air dare hanyut la batang manulintang. Sungai Pinang na dunia nyo kare sari la dagang na babalik pulang. Tanda-tandanya betul. Kadang-kadang di dua ko di seorang ke tengah laut tu ada. Di tengah wak kerja. Nya mailang. Mailang wak cara. Jadi wak fikir tadi di mana nya nak kenai dah. Wak fikir wak lain. Baru fikir. Kau di pasaran biduk orang dalam rumah. Kami anti baskom. Kalau apa tu nama? Kami anti baskom. Lain ini. Bagan tu tak ada melanggar para pantangan tu banyak laut tu lah kebakurangan gini. Wah melanggar ni. Tapi kalau dah melanggar tu bisa. Balai nak babelok-belok balabu tantang di nan tanang. Nampai nak hati nak elok nanti dia darah ke sana. Patang kapeh nak muago sampiin pandan mabungo lain na lalape na sasak do sampi na mande badan na paguno lain. Sejarahnya itu tahu tak? Sejarah pelaksanaan tulak balago sebelumnya bujang sebalik lah tak alat dulu di siko tu Siko lah dulu mana dari ayah angku bujang. dari yang Ya. Dari angku bujang tahu lapeh kan angku bujang kanak dia. sejarah yo. Dah dulu angku bujang ko nak ke ketik-ketik. Nak sekolah lah tu doh. Tapi tak ada tarang. Inilah nak wahyu tu tiba ke dia. Menarangan kepada dia. Kalau dia tu kalau kena ketik-ketiknya dukung dia agak awak betul dukung dia kapi. So lap bisa untuk bek. Nyo randam. Balari orang tak baju yang balatah tu. Kadang-kadang ada sawah ketik begitu tahu. Hanya ambil sawah itu nyo randam mana begitu mah. Nya terang kepading. Cik tu orang kebujang ketik dulu nak. Basandang dulu siko dulu dia ayah awak tu. Tapi bako harus melakukan tulak bala, Bang. Kalau mau tulak bala, bako harus awak melakukan itu. Kalau inyo diharuskan, inyo adalah tabik kaduha masyarakat atau memang ke sawah. Jadi ke lawitan lah menginau. Sawah lah dia mancik kami tahu, digunting. Jadi itulah diimbau orang kebujang. Boleh tak ada orang ngecek mangga engkung dengan dia engkung kecek mudu-mudu. Ayo, apa nak rubek kecek dah. Jadi awak nak mangkar dia oleh. Penang kadang kau sakit hati dia nang lagi. Ndak ada usaha ada kau usaha ngoma. Ban ada usaha nya debat dah awak.
Apa kau ubek kau? Kayu kau ubek je. Anjing lah, misal itu dah. Kayu dia ubek sedang wang di mana dia duit ang kau. Siapa jadi nang? Saya awak ngecek dah kata. Pada mengecek tu, cak gumur batu. Oh, lama-lama awak yang dulu awak kau. Ni pandapik awak ama. Atau faham awak seorang awak nak. Apa ama itu dah nak ubek dah macam. Ubek nanti ke bituang tu. Tapi kau yang itu kau tanya, tolong ubek ni bituang kau. Besok tolong perasanan. Allah dia hati yang benar. Yang itu awak menjawab. Lain nak ada ipet kena lain. Jam ikut sasaran den. Nyo nama ubek ko nama lakuan nak kami sama selalu ngasuk. Kalau bahasa selalu ngasuk. Ndak koko minta kami kepada Tuhan. Tuhan Allah kami tahu. Kami sebagai seorang ngasuk. Kalau ndak diambil api ko mungkin ndak duit tu. Itu sebagai seorang ngasuk awak. Cara meyakinan orang tu supaya yakin ya Manso. Nanti tu nan bisanya yakin tu Ayo nak lebih bisa dah meyakinkan orang tu. Sebab itu orang tu lah banyak yang pandai gini kan, lah banyak yang santiang. Tapi kau disasak nak ke tupik dah aku tupik banyak yang kosong. Tidak berisi kau kadang-kadang lagi. Itu nak banyakkan gini. Nama lah kata ini awak dulu mah. Jangan gentar, jangan lemah. Itu katanya. Tabu melipat awak, kena diri awak. Itu dia. Bahawa ketika awak mubek tau. Mubek menerima perasaan. Ayo, tabu melipat awak. Kalau pantangan secara aturan di dalam alam nagariku apapun anda boleh dilakukan di masyarakat. Nang pantang. Nang kedua Jumat boleh. Nang ketiga kanai pukik tak boleh awak mencampak lauk di hutan, di pantai. Kadang-kadang mereka ada mangka ko anak-anak tu nyogayung abos ko magai. Adi mailatnya ke pukitan. Mangino le agak 3 bulan atau seminggu. Seminggu tu lah capek nama 3 bulan. Kalau hari Jumat orang masih memukik? Hari Jumat orang memukik tu dan ni awak dulu nak boleh dah. Tapi orang kini langgar peraturan. Tu payah awak. Kadang hanya malam mengisah bagai. Kadang-kadang hanya sudah Jumat tu mukik. Kalau menurut Nenek dulu kalau memukik hari Jumat tu apa cara tu Pak? Tak boleh dia dah. Tak boleh ni. Apa efek besok tiba? Yo efek besok tu pukitan panas. Panas. Yo kalau mukik malam tu awak pukitan panas besok siang. Yo nak ada balauk tu. Oh betul ya. Pamoy kanai awak lauk siang hari tu kanai badar siang hari. Pagi tadi. Mungkin lah malam iko. Besok lah pun mah agak kurang lah kontak kan pakai pak. Oh itu penyebab itu penyebab ya. Kurang memukik hari Jumat ya Pak ya. Dahulu hari Jumat orang memukik tu badan do mah. Ini sakawan simin. Itu dulu badan do. Tapi kini ko kan dak anak kini langsung hanya itu nyelanggar peraturan. Dewak nak ada tanggung lah dinyo. Kalau secara lawi apa ada bisa ndak manano-nando masuk lawi ko barisi lau atau ndak atau ba? Atau nyo sadang sakit lautan tu? Pukit tanah awak kama ising. Cirah di ulu air. Tu berbunyi apa? Itu. Ni karang putih tu siamang. Kan berbunyi siamang tu, karang putih. Tu tanda kanai pukit. Tu tanda-tanda orang dak belum. Sirah dulu air bantuk darah yo. Tu kanai pukit mai. Tu nyo membuih lawitan tu. Tu tanda apa ya tu? Kanai yo pukit. Tu tanda-tanda orang dulu. Pikir ni ko nak jalih orang kini tanda tu. Awak saja nak buka nak lamonyo. Bangun pangandang nak mungko. Elok kalau nak Sungai Pinang batantang erong naman dito. Saja indah nak babungotan duang ngacok badarai bungolado. Saja paningga nak mandekan duang ngacok badarai mande ay mato na. Sapu tangan nak basuh. Ada nama Sembriadi panggilan Tando. Nama gala Lelo Mahadirajo.
Yo sebagai nelayan termasuk pawang. Ceritanya awalnya pertama awak ke menangkap ikan tuh. Cuman dicukupian syarat-syarat. Cara menangkap ikan pertama syaratnya dibuat sajian istilahnya mempurasanan sampan je puke. Yang pertama. Itu biasanya kalau kita menangkap ikan membuat syarat-syarat untuk menangkap ikan, tu beliau itulah nama menyampaikan, nama membuat, nama masang. Tadinya lah dipasang, cuman nan di awak kini sebagai pawang anggota dicukupian. Anggota ya, Bang. Ya, anggota untuk memasang puke tetapi ke tengah. Iya. Jadi kalau lah cukui anggota, barulah kita balayu yang ke tengah lah. Oh ya kalau pantang-pantangnya banyak apa tu Pak? Berjalan tu yang pertama menyorong tadi. Menyorong tadi tidak boleh mampih-hampih penimbo. Tak boleh mampih. Tidak. Yang kedua penimbo tu diletakkan tidak boleh menungkui, harus menilantang. Harus menilantang. Ya. Yang ketiga kok ada orang lewat waktu kita menyorong tu tak boleh dah. Tapi kalau ingin lewat je orang daripada dia orang tu lewat dulu. Tapi kalau orang tu nak nio, nak nio di berang awak dia. apa cara berangnya? Nyo ndak gigih jo. Nak gigihnya, dia bacari ya, anak setan je aja. Itu cari ya. Kalau manto-mantonya tu macam istilahnya pemakaian awak masing-masing. Lama rambut sama hitam apa napek tentu boleh lain. Walaupun kita kok sama saling ke nagari tentu berbeda-beda. Cuman mantonya kalau tiba pribadi awak ini menurut pendapat awak mantonya ada istilahnya kata menyarah. Kata menyarah. Iya, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Barakat alim je palito, barakat Makkah je Madinah, barakat surga kabatullah. Barakat kebesaran doa guru-guru aku kepada aku. Maka buahkan jualah permintaan aku kepada Allah. Minta awak, minta rezeki ikan tu kan naik. Diniatkan dia tu. Baru dipasang. Oh, baru dipasang. Ya nan napo tadi ya nan cikang yang nama elangan pukek tadi. Tetap kalau nyo pukeknya tu ndak kanai awak lah sayo sakato rezeki ndak ada dah. Awak lah sayo sakato. Pukek barasih, sampan barasih itu dibuat sajian ya tau. Dibuat perasaan tau untuk memanggilkan tadi. Meminta kangku tadi. Ya, meminta kangku tadi, kangku monsukilis tadi kan betul. Beliau lah nama membuat sesajian. Berarti beliau nama nulak kau ada bala-bala. Ya, kau ada bala-bala lain dia lah menulak. Sesajian tu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Itu mewarisi. Oh, berarti lah turun temurun. Turun menurun. Berarti abang sebagai generasi nama dia masih percaya dengan hal kayak itu. Masih percaya lah waris nama jawab pusaka Batarimo. Masih percaya tau. Kalau masalah percaya hal-hal nama itu tu isi tu kan sifatnya gaib. Tentu kita istilahnya mengenai je menurut rukun agama agama Islam, mengenai je rukun iman. Kan percaya kita kena gaib. Jadi itu tu melakukan itu tu dengan gaib. Bukan kita masuk ke alam gaib, tapi kita melakukan dengan gaib, tetapi kita tu meminta juga karena satu. Bukan nan gaib tu bagi rezeki, tapi nan satu yang bagi rezeki. Kita kan berusaha. Kata orang pantai tu syarat namanya. Sapu tangan nak basudui ampe ubang agih nak bungot palatai. Luko tangan mande nak buli diubek, luko hati mande di bawah sansai. Nak kandu. Berarti proses itu dimulai dari pagi itu atau siang Pak? Kundak sanjo. Sudah saya maghrib. Aku pagi itu sehari waktunya. Cuma sanjo sudah saya maghrib. Itu mulai pempasan waktunya. Jadi alat-alat nyonan kapak pun tadi itu cikumpai, Cikawa sedingin, ampe. Ada macam-macam limau bagai itu. Iya, limau 3 buah. Kalau lebih duk kau pernah nyebutnya membuat perasan itu namanya itu tergantung dari awak membuat perasan bidua seorang awak. Jadi kalau menurunkan video sampan awak bisa disawak, dia harus dibuat perasaan semalam atau sanjur beko atau sudah masa maghrib. Langsung awak menyerahkan sekali ke video tu.
Kadang-kadangnya limau tu maduk ke matahari 3 kan. Tu dia ambil tu. Ya. Dia ambil 3 pokok dia baru dia jo apa lain. Jo pinggang putih. Disai. Disai. Ya. Disai tentu sinannya sakit nak sakit kan itu biduk. Kau biduk sampan kau kan. Astaghfirullahaladzim. Coba astaghfirullahaladzim. Allah. Engkau disuruh lagi. Perasan. Aku. Astagfirullah. La ilaha illallah. Engkau disuruh serayu. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, engkau disuruh serayu. Mencari kesempan aku, ya Allah. Nyata engkau. Sakit engkau. Kalau limau tu kalau dia dilihat dia awak tu, abah adanya kau. Baru disasian di sini tu. Kalau tantunya sakit, kadang-kadang limau tu tandunya sakit, tidak memanam, tidak mampu menggalak yang kedua. Kalau menggalak yang tu biasa tu bala tu. Bala ya. Bismillah. Ini lah abah di apa dulu, di perjanjian awak dulu kan itu. Engkau disuruh saya. Kau untuk umbek perasan lah. Dia sebut macam itu nak. Saya nama Yang pertama dia apa tu rabating kan itu. Engkau disuruh saya. Tapi kau nak nama engkau saya tu engkau makan kutuk Quran 30 juz. Di atas dia pucuk, di bawah tak bawek. Tengah lagi kumbang. Ya rahmat kulit serang salah tajam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengetahui kematian aku seperti tadi aku mencari kata nur billah bangunlah engkau. Engkau makan kan. Engkau disuruh saya mau sampan kami. Terus sampan udang tu. Beko apa kekin. Beko dia apa sekarang dia jago lo. Yo dijago lo je kaji cek lain. Nur bibah. Itu. Engkau disuruh saya. Kalau sakit engkau aku pubek engkau pembangunan ni. Astagfirullah engkau ni. Ini kan ada sakit begitu. Bukit itu tidak melawan atau video anak melawan kan. Kadang-kadang ini tu puni bertiga. Di ujung dan di tengah atau di belakang. Di tengah pun sakit itu kecil ni muka. Ini tiga sejalan tadi saya pilih mah. Kalau pantang kalau sudah malapai pasan tu dia dibiduk sampang kisawak. Nampak tamu tak boleh orang melintih di muka awak ke menyawang. Nang kedua tak boleh duduk awak di kubiduk tu awak ke menyawang. Itu pantangannya. Kalau menyawang saja. Pamanya betul kan ada si kisah sudah berubah kan. Sudah berubah tu dia suruh tiba hari besok. Tu kali tulak lah balik keluar awak ke bawah balik ke bawah mati dulu kata balik. Tu nak elok tu. Kalau anda ada laut tarui. Malidik tarui. Tak boleh dia elok surit selo ke mengkot tu boleh lah. Kan tu payah awak sudah berubah tu kisah tak boleh awak apa tu. Langsung. Tak ada ambil-ambil dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Bangunlah engkau nak engkau makan Tuhan di puji Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jagolah engkau. Engkau disuruh. Dia makan engkau kepada aku. Harapan mama ke generasi muda. Kena muda lagi. Jangan awak nan tua dia awak. Kan tua dia awak tu nya kemating. Kau lah bisa kau ditunggu engkau nak kemanakan kau orang kau bantu lain. Lepas pahamnya syukur alhamdulillah. Kalau nak doyan nio balik. Nak doyan nio nak lain lagian. Tapi nio nak cucu ada percaya dah dan. Awak aku ndak lama di dunia awak merantau. Sama awak pergi merantau ke Jakarta tu nak balik awak dia ke kampung awak. Sama gitu awak. Nak kadi bawa awak nanti tu pengalaman. Pengalaman tu nama. Di nanti tagah kajian suruh nak tahu. Disuruh ke awak tahu nak tahu. Sembayang awak tu solat kan itu. Puasa awak. Baru itu awak mamak lah ketua tu. Itu tungguan awak kena nasi muda lah. Lah dia tanya kan cucu tabun marifat tabun etikat. Tu dah awaknya. Kanalah tanganlah ucapkan dulu. Pulau Marak, Labuan Bugi, mari naiki Sungai Pinang. Lawan galak nak mande menangi, takana untuang jo bagian. Sungai Pinang na air dare hanyut la batang manulintang. Sungai Pinang na dunia nyokare sari la dagang na babalik pulang. Pulau Marak, Labuan Bugi, mari naiki Sungai Pinang. Lawan galak nak mande menangi, takana untuang jo bagian. Sungai Pinang na air dare hanyut la batang manulintang. Sungai Pinang na dunia nyokare sari la dagang na babalik pulang. Tanda-tandanya betul. Kadang-kadang di dua ko di seorang ke tengah laut tu ada. Di tengah awak kerja. Nya mailang. Mailang cara Jadi awak fikir tali di warnanya nya nak kenai dah. Awak fikir awak lain. Baru fikir. Kau di pasaran hidup orang dalam kau. Kami anti baskom. Kalau apa tu nama? Kami anti baskom. Lain lagi ni. Bagan tu tidak ada melanggar para pantangan tu banyak.
laut tu lah berkurang gini. Buat melanggar ni. Tapi kalau dah melanggar tu bisa. Balai nak babelok-belok balabu tantang di nan tanang. Nampai nak hati nak elok nanti dia darah ke sana. Batang kapeh nak muago sampi pandan mabungo lain na lalape nak sasak do sampi namane badana baguno lain. Sejarahnya itu tahu Pak. Sejarah pelaksanaan tulak balago sebelum bujang sebalik lah. Aladunya di siko atau Siko lah dua mana? Dari ayah angku bujang. dari yang Ya. Dari angku bujang tahu. Lapeh kan angku bujang kanak dia. sejarah yo. Dah dulu angku bujang kau nak ke ketik-ketik. Nak sekolah lah tu doh. Tapi tak lo tarang. Inilah nak wahyu tu tiba ke dia. Menarangan kepada dia. Kalau dia tu kalau kena ketik-ketiknya dukung dia agak awak betul dukung dia kapi. So lap bisa untuk ubek. Nyo randam. Balari orang minta baju yang balatah tu. Kadang-kadang ada sakit ketik kata tahu. Hanya ambil sawai tu nyo randam mana begitu mah. Nya terang kepading. Itu orang kebujang ketik dulu nak. Basandang lu siko dulu dia ayah awak tu. Tapi bako harus melakukan tulak bala, Bang. Kalau mau tulak bala, Bako harus awak melakukan itu. kalau inyo diharuskan, inyo adalah indak tabik kaduha masyarakat atau memang ke sawah. Jadi ke lawitan lah manginau. Sawah lah bisa dia mancik kami tahu, digunting. Jadi itulah diimbau orang Kebujang. Boleh tak ada orang ngecek mangga engkung dengan dia engkung kecek mudah-mudah. Ayo, apa nak rubek kecil dah. Jadi awak nak mangkar dia oleh. Penang kadang kau sakit hati dia nang lagi. Ndak ada usaha ngada kau usaha ngoma. Ban ada usaha nya debat dah awak. Apa kau rubek kau? Kayu kau rubek je. Anjing lah misal itu awak. Kayu dia rubek sedang wang di mana dia duit angka. Siapa jadi nang? Saya awak ngecek dah kata. Pada mengecek tu macam gumur batu. Lama-lama awak dulu awak kau. Ni pandai awak ama. Atau faham awak seorang awak nak. Apa ama itu dah nak ubek dah macam. Ubek nanti bituang tu. Tapi kau yang itu ku tanya, tolong ubek ni bituang kau. Bisa tolong perasanan. Alah dia hati yang benar. Yang itu awak menjawab. Lain nak ada ipet kena lain. Dia mereka sasaran den. Inyo nama ubek ko nama lakuan nak kami sama selalu masuk. Kalau bahasa lu masuk, koko minta kami kepada Tuhan. Tuhan lah kami tahu. Kami sebagai seorang masuk. Kalau tidak diambil ya pi kau, mungkin tidak duit tu. Itu sebagai seorang masuk awak. Cara meyakinan orang tu supaya yakin ya Manso. Nanti tu nan bisanya yakin tu Ayo nak lebih bisa dah buat meyakinkan orang tu. Sebab itu orang tu lah banyak yang pandai gini kan, lah banyak yang santiang. Tapi kau disasak nak ke tupik dah buat aku tupik banyak yang kosong. Nak berisi kau kadang-kadang lagi. Itu nak banyakkan gini. Nama lah kata gini awak dulu mah. Jangan gentar, jangan lemah. Itu katanya. Tabu melipat awak, kena diri awak. Itu dia. Bahawa ketika awak mau baik tau. Mau baik menerima perasaan. Ayo. Tak boleh melipat awak. Kalau pantangan secara aturan di dalam alam nagariku apapun anda boleh dilakukan di masyarakat. Nak pantang.
Nang kedua Jumat boleh. Nang ketiga kanai Phuket tak boleh awak mencampak laut di hutan, di pantai. Kadang-kadang mereka ada mangka ko anak-anak tu nyogayung abos ko magai. Adi mailatnya ke Phuketan. Betul. Mangino le agak 3 bulan atau seminggu. Seminggu tu lah capek nama 3 bulan. Kalau hari Jumat orang masih memukik. Hari Jumat orang mukik tu dan ni awak dulu nak boleh dah. Tapi orang kini langgar peraturan. Tu payah awak. Kadangnya malam mengisah bagai. Kadang-kadangnya sudah Jumat tu yang mukik. Kalau menurut Nini dulu kalau memukik hari Jumat tu apa cara tu, Pak? Tak boleh dia orang. Tak boleh ni. Apa efek besok tiba? Yo efek besok tu Phuketan panas. Panas. Yo kalau mukik malam tu awak Phuketan panas besok siang. Dia nak ada balaut tu. Oh betul ya. Pamoi kanai awak laut siang hari tu kanai badar siang hari. Pagi tadi. Mungkin lah malam iko. Besok lah pun mah agak kurang lah kontak kan Phuket Pak. Oh itu penyebab itu penyebab ya. Orang memukik hari Jumat ya Pak ya. Dahulu hari Jumat orang memukik tu badando mah. Ini sakawan simin. Itu dulu badando. Tapi kini ko kan dak anak kini langsung hanya itu nyelanggar peraturan. Dewak nak ada tanggung lah dinyo. Kalau secara lawi apa ada bisa ndak manano-nando masuk lawi ko barisi laut atau ndak atau Pak? Atau nyo sadang sakit lautan tu? Phuketan awak kama ising. Cirah di ulu air. Tu berbunyi apa? Itu. Dan ni Karang Putih tu Siamang. Kan berbunyi Siamang tu, Karang Putih. Tu tanda kanai Phuket. Tu tanda-tanda orang dulu. Sirah dulu air bentuk darah yo. Tu kanai Phuket mai. Tu nyo membuih lawitan tu. Tu tanda apa ya tu? Kanai yo Phuket. Tu tanda-tanda orang dulu. Pikir ni ko nak jalih durang sini tanda tu. Awak saja nak buka nak lamonyo. Bangun pangandang nak mungko. Elok kalau nak Sungai Pinang batantang erong noman itu. Saja indah nak babungotan duang ngacuk berdarai bunga lado. Saja paningga nak mandekan duang ngacuk berdarai mande ayi mato nak. Sapu tangan nak batu. Ada nama Sembriadi panggilan Tando. Nama gala Lelo Mahathir Rajo. Ia sebagai nelayan termasuk pawang. Ceritanya awalnya pertama awak ke menangkap ikan tu. Cuman dicukupikan syarat-syarat. Cara menangkap ikan pertama syaratnya dibuat sajian. Sajian istilahnya mempurasanan sampan je Phuket. Yang pertama. Itu biasanya kalau kita menangkap ikan membuat syarat-syarat untuk menangkap ikan, tu beliau itulah nama menyampaikan, nama membuat, nama masang. Tadinya lah dipasang. Cuman nanti awak kini sebagai pawang anggota di cukuyan. Anggota ya Pak. Ya, anggota untuk memasang Phuket tetapi ke tengah. Jadi kalau lah cukui anggota, barulah kita balayu yang ke tengah lah. Ya kalau pantang-pantangnya banyak apa tu Pak? Berjalan tu yang pertama menyorong tadi. Menyorong tadi tidak boleh mampih-hampih penimbo. Tak boleh mampih. Tak. Yang kedua penimbo tu diletakkan tidak boleh menungkui. Harus menilentang. Harus menilentang. Ya. Yang ketiga kok ada orang lewat waktu kita menyorong tu tak boleh dah. Tapi kalau ingin lewat je orang daripada dia orang tu lewat dulu. Tapi kalau orang tu nak nio, nak nio di berang awak dia. Apa cara berangnya? Nyo ndak gigih jo. Nak gigihnya, dia bacari je anak setan je aja. Itu cari je ya. Kalau manto-mantonya tu mencari istilahnya pemakaian awak masing-masing. Ramah rambut sama hitam apa napek tentu boleh lain.